Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Okey. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast khas malam ini. Kita nak berbicara tentang perang Iran dan US, apakah implikasinya kepada Malaysia dan apa yang kita kena buat. Malam ni kita ada tetamu khas, Profesor Dr. Afandi, seorang pakar geopolitik. Okey, yang ini kita tak boleh abaikan. Dia pakar. So malam ni kita ada banyak soalan nak tanya, tapi saya nak minta you all semua kurang, janganlah tanya soalan-soalan peribadi ya. Saya akan jadi moderator. Saya akan bagi laluan kepada Prof untuk bercakap sahaja dan saya akan pilih. Saya standby dengan notepad saya. Saya akan pilih soalan-soalan yang saya rasa boleh diguna pakai oleh semua orang yang ada dengar malam ni. Okey, saya tahu ramai yang panik, ramai yang takut, ramai yang dah rasa macam-macam apa jadi ni yang aku naik ke harga, adakah nanti kita ni kena musibah yang teruk ke, ada yang kata okey nanti inflasi yang teruk. Lepas tu ada yang kata pula nanti kita bisnes semua down, ada orang akan kehilangan pekerjaan. Ramai yang dah mula panik dengan apa yang berlaku. Jadi jangan risau. Malam ni kita dapatkan pencerahan. Saya berjaya mendapatkan seorang pakar geopolitik. Okey. Beliau juga adalah seorang pensyarah kanan di UMT Terengganu. Tapi dan beliau juga bersama dengan saya dalam Global Flotilla 2024 untuk break the siege on negara Tembikai. Jadi kami dah lama kenal dan juga beliau juga terlibat dengan semut baru-baru ni. Hebat orang dia. Kita bawa orang yang hebat-hebat untuk tatapan anda. Okey. Dan saya akan pilih soalan-soalan yang sesuai. Lepas tu saya akan bacakan. Saya akan cuba sebut nama orang. Saya akan talian siapa yang tanya soalan tu saya salin. Kalau tak ada, saya ada soalan saya tersendiri yang mungkin boleh membantu you all dapat ilmu yang lebih baik. Okey, so sebelum tu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat datang ke podcast eksklusif malam ini bersama Prof Afandi, pakar geopolitik untuk membincangkan isu perang US-Iran. Okey. Dan seperti biasa, sementara nak tunggu, saya buat mukadimah dulu. Saya nak ramaikan orang, baru saya jemput Prof masuk pada tepat jam 10.30. Prof cuma ada masa sejam, 10.30 sampai 11.30. Jadi kita gunakan sepenuhnya masa beliau supaya kita dapat ilmu sebanyak mungkin. So seperti biasa, jom masing-masing dah tahu tugas awak. Pasang niat, kita nak belajar menggunakan ilmu dan juga nak share ilmu kerana Allah Ta'ala. Masing-masing baca Al-Fatihah seperti biasa untuk diri sendiri, untuk orang yang disayang dan sebagainya. Dan akhir sekali pastinya untuk negara Tembikai dan mereka yang sedang menghadapi masalah, kita baca kunut Naz. Ni kan TikTok ni kan sensitif sikit kan. Supaya apa yang sedang berlaku dekat negara Israel itu biar terus musnah. Baik, dalam berbicara juga saya kena berhati-hati. Sila baca Al-Fatihah sekarang ni. Bismillah. Kita nak jimatkan masa, jadi kita ringkaskan semua. Alright, tolong share. Awak boleh share dekat muka buku, awak boleh share dekat mana-mana, awak boleh share apa saja. Dan siapa-siapa yang tertinggal, kita tak boleh ulang yang ni kena jalan laju saja sebab Prof cuma ada masa 1 jam. So nanti siapa-siapa yang tertinggal, biasalah yang pembantu-pembantu saya yang rajin ni akan sharekan alamat YT saya, okey, dan awak boleh tengok rakaman ni esok pagi, kita akan masukkan di situ. So sambil-sambil tu beberapa perkara yang saya nak minta nanti bila kita siarkan YT saya, harap-harap semua yang dengar ni tolonglah subscribe di situ. Boleh sokongkan di situ supaya kita dapat ilmu juga, ada juga platform dekat sana, jadi tidak termiss kat sini, kita simpan kat sana untuk awak balik boleh tengok dan share. Yang keduanya, gift most welcome malam ni, kita akan gunakan gift tu untuk kebaikan. Yang ketiganya, ketuk-ketuk, target kita malam ni minimum 500,000. Boleh? Okey, tolong
Target kita malam ni like 500,000. Okey, ni dia Acik, terima kasih dah boleh dah. Siapa-siapa rasa nak pergi sementara tunggu Prof masuk, bolehlah pergi ke Kiamat Iklim YT saya, dan jom ketuk-ketuk. Sebab tu saya galakkan semua orang beli clicker supaya ni lepas ni kita akan banyakkan sebab nanti bila cukup 500,000 kita akan ada aktiviti yang lain. Kita akan mulakan banyak juga podcast topik-topik khas. Kita ada tetamu kita. Jadi sekarang mukadimah kita dah belajar. Okey, so ketuk-ketuk minimum 500,000. Bantu-bantu supaya apa? Supaya algoritma malam ini naik. Okey, daily ranking itu naik untuk pastikan lebih banyak lagi dia reach, dia akan hantar kepada orang-orang. Followers saya ada 450,000. Ada yang tak dengar, ada yang tak baca pun ini. Jadi reach tu akan pergi sampai kat dia orang, akan keluar dekat mereka. Jadi kita nak ketuk ramai-ramai supaya mereka dengar. Mereka tengok, ada apa ni? Ada podcast. Mereka dengar. Sebab kita nak sebarkan ilmu. Sebab hashtag kita biar tahu jangan panik. Jadi siapa-siapa malam ni awak akan dapat ilmu. Jom ramai-ramai, kita harap ramai malam, seramai yang boleh malam ni ketuk-ketuk. Dan saya minta pembantu-pembantu yang selalu membantu saya, Aci, Farahana dan lain-lain yang rajin, ingatkan bila dah leka, dia orang macam leka melopong je dengar, lupa nak ketuk. Ingatkan semua orang, ketuk-ketuk. Nak kejar target kita 500,000 minimum Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Ini ilmu penting. Kita ada sikit masa lagi. Prof belum masuk. Saya cuma bagi briefing dulu. Right. Prof belum masuk lagi. Okay, saya tak nampak dia lagi. Kita tunggu. Bila dia dah masuk, kita mula. Kita doa supaya ilmu yang dah sampai ni akan dapat meredakan kesusahan hati, kerisauan semua orang tentang peperangan yang berlaku. Kita juga harap nanti ada beberapa soalan yang saya tanya. Kalau belum ada orang tanya, saya akan tanyakan. Pastinya panic Prof. Overthinking. Jangan overthinking. Sebab tu saya buat platform ini untuk biar tahu jangan panik. Kita ni tahu kita dapat ilmu, jadi kita tak panik. Itu mustahak dia. Sebabnya saya selalu cakap, orang yang ada ilmu ni dia akan jadi bijak, otak dia akan lebih kreatif, terbuka dengan lebih luas. Sebab dia dapat ilmu, jadi dia boleh buat persiapan dan dia tak takut. Biar tahu jangan panik. Ini hashtag saya dah sekian lama. Zayan dah pakai, banyak radio station dah gunakan juga. Especially Zayan masa saya bersiaran 30 episod. Okay. Takut bom nuklear. So, kita ada perkataan-perkataan yang kita kena modify sikit cakap yang awak sebut tadi tu kita pakai kebabo. Kebabo nuke. Okay, tak boleh sebut. Jadi saya akan gunakan istilah-istilah macam tu, dan saya pasti ada yang akan tanya saya, apa benda tu? Saya minta kawan-kawan semua, mana-mana orang yang tak faham ni, awak jelaskan. Awak kod nama dia, kata yang itu maksud dia ialah ini. Awak tolong jelaskan, okey? Sebab saya nak beri laluan sepenuhnya kepada Prof untuk bercerita. Mukadimah saya akan buat mukadimah supaya Prof pun faham dan saya perkenalkan kepada dia. Lepas tu saya akan terus serahkan kepada Prof Afendi untuk terus bercerita. Apa sebenarnya yang berlaku? Perlukah kita takut? Orang tahu selalu jelaskan. Terima kasih. Ya, betul. Okey? Jadi kita nak orang semua tidak panik. Betul, nak pergi umrah susah. Adakah kita boleh travel? Adakah selamat untuk mengembara selepas ini? Okay, selain pada pergi umrah, boleh ke pergi bercuti? Apakah keselamatan? Apakah sekarang ini? Yang penting Prof Afandi pakar dalam bidang geopolitik. Geopolitik ni macam saya geoalam. Alam sekitar. So beliau pakar geopolitik. Dia lagi tahu macam mana hubungan Malaysia dengan negara-negara ini. Adakah kita okey? Adakah kita akan dapat impaknya juga macam negara-negara lain? Adakah perang ini akan merebak sampai kepada kita? Banyak soalan yang kita boleh tanya. So bersabar, kita tunggu dia masuk. Okey? Alright, so dah boleh start ketuk-ketuk ni untuk kejar masa. Okey, kita tengok Prof Effendi belum masuk lagi. Saya akan PM dia sekejap. Alright, sekejap kita PM dia. Okey. Mana Prof Effendi ni? Sekejap.
Ajak kawan-kawan lain masuk kita ramaikan malam ni. Rugi kalau awak dah terlambat. Boleh tanya, saya akan pilih. Saya akan pilih itu soalan tu semua nanti boleh tanya dengan Prof Effendi. Jangan tanya kat saya. Saya akan pilih soalan yang terbaik. Okay? Prof, kat mana? Dah boleh masuk dah ni. Patut ke keluarkan semua duit dalam bank? Jangan. Tak patut. Keluarkan bagi kat saya. Ingat dah boleh tanya terus. Dipilih yang terbaik. Sebabnya Prof Effendi tak ada masa nak baca. Kita gunakan masa dia untuk bercakap. Okay? Kita gunakan masa dia untuk dia bercakap. Saya akan pilih. Okay? Asmarali. Prof baru balik tarawih. Mana awak tahu? Siapakah awak? Okay. Dah lama dah. Tarawih dah habis lama dah. Okay. Betulkah harga emas akan naik? Ya. Bila ada peperangan, biasanya harga emas akan naik. Dia dah naik dah, tapi dia turun balik hari ni. Nanti mungkin dia akan naik semula. Tapi dia dah naik lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, betul Syahri. Sekarang pun dah naik. Okay, sekarang pun dah naik. Saya tunggu Prof respon. Standby. Macam mana kalau planning nak buka bisnes? Apakah impak pada ekonomi semasa? Good soalan. Saya ambil dulu soalan tu. I am Jack. Saya pilih dulu soalan. Kalau yang berkesan, yang bagus, saya akan terima. Okay. Okey, saya dah pilih soalan pertama. Mana yang terbaik, simpan gold bar atau stok makanan? Dua-dua. 7498, dua-dua. Dua-dua kena ada. Gold bar pun penting, stok makanan pun penting. Cuma buat masa ni, saya rasa tak perlu panik sampai nak simpan stok makanan sampai 10 tahun. Yang macam preppers buat tu, pada saya itu agak mengarut lah. Tak perlu lagi sampai tahap itu. Okey? Kita tak perlu menggelabah. Kan saya dah kata simpan untuk 3 bulan buat masa ni, jadikan dia amalan. Okay, first in, first out. Makanan-makanan basic macam beras, tepung, minyak masak, itu awak boleh simpan untuk at least 3 bulan. Itu dah memadai. Okay, kalau ada rezeki lebih, nak pergi jauh sikit, 5 bulan lah, 5 pack. Tengok berapa ramai ahli keluarga awak. Itu okey je kalau simpan stok. Jadi awak pakai satu, awak ganti satu, masuk ke belakang. Jadi yang nombor 2 pergi ke depan. So first in, first out lah. Okay? Betul. Dah boleh simpan untuk, bukan saja untuk keadaan sekarang, untuk bila-bila pun. Sebab kita pun ada masalah climate change ni kan. Cuaca panas, takut nanti ada food security. Kalau awak dah biasakan buat benda macam ni, sekurang-kurangnya itu juga sebenarnya adalah satu simpanan. Okay? Basic simpanan. Kita tengok Prof dah masuk ke belum. Sekejap Alright. Prof dah baca, tapi dia belum request lagi. Sekejap dia kata standby. Minerals, apa maksud mineral? Air mineral ke? Boleh je, betul. FIFO, first in first out. Okay, macam simpan, betul FIFO. Macam mana nak simpan yang cukup? Kena beli ke? Buat masa ni tak perlu panik lah macam tu. Tak apa, awak dengar dulu apa Prof cakap. Prof akan ada sampai pukul 11.30 saja dia masuk. Cuba bagi link sekejap Prof tak ada link. Sebentar saya bagi Prof link. Share link. Dia dah lama tak masuk live saya. Okey, saya bagi dah. Alright, Prof kata bagi dia 2 minutes. Okay, kita standby nak tunggu. Alright. Sementara tu saya akan pilih. Saya rasa untuk simpan air tu, sekadar simpan air, boleh je awak nak beli botol-botol besar tu beberapa. Sekadar simpanan tu okey. Buat masa ni kita tak sampai tahap tu lagi. Okay. Minta tolong share VTT nanti ya.
awak boleh masuk dekat YT saya. Adakah perang kali ini berterusan? Sekarang ni panas, dah sejuk. Mohon jawab. Jakpa Tonggek. Adakah perang ni akan berterusan? Okey, kita tanya soalan tu. Jakpa Tonggek Okey, saya akan pilih soalan dulu sekarang ni. Ya, berterusan. Kita tengok. Okey, saya rasa Prof dah request. Okey, kita accept. Stand by everybody. Okey dah. Bersama kita sekarang ni, kita sudah ada Profesor Afandi Saleh. Prof, boleh buka kamera tak, Prof? Jom masuk you all. Kita tak ada ulangan. Alhamdulillah. Baju kita sama lah. Macam janji pula. Okey, baik. Terima kasih kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, bagi buka lima sedikit dan lepas tu saya akan serahkan platform ini sepenuhnya kepada Prof Effendi. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, akhirnya bersama kita ada seorang tokoh yang pakar dalam bidang geopolitik. Waalaikumsalam. Prof Effendi juga kalau tak silap saya adalah seorang pensyarah kanan paling senior dekat UMT kan? Uniza, Universiti Sultan Zainuddin. Ya. Betul. Dan kalau nak tahu Prof Effendi ni, dia punya bidang dia dalam bidang ini memang tak dapat dinafikan, sangat besar. Saya kenal beliau masa kita sama-sama berada di Global Flotilla 2024 dan Prof juga adalah salah seorang peserta yang terlibat dalam semut baru-baru ini. Okey, jadi seperti yang saya dah brief tadi, Prof ada masa yang agak limit, lebih kurang sejam dengan kita, jadi saya tak nak buang masa. Prof, saya nak bagi tahu yang berita tentang perang US-Iran ini menjadi satu kebimbangan. Ada yang dah panic attack, ada yang dah macam-macam, ada banyak soalan. Perlukah kita buat persiapan, prepping? Adakah perang ini akan berterusan? Apa impaknya kepada kita? Jadi saya serahkan kepada yang pakar untuk menjelaskan. Over to you, Prof. Ya, terima kasih Puan Sharifah yang saya kenal rapat semasa nak ke misi 2024 tapi tak berjaya kerana ada halangan di Istanbul ya. Tak ada rezeki masa tu. Kalau tidak insya-Allah kita bersama. Okey, alhamdulillah, balik kepada tajuk yang nak dibincangkan, tajuk hangat sebenarnya yang nak tentang perang di Teluk kan. Dia Teluk ni, negara-negara Teluk ni, perang ni satu benda yang selalu berlaku. Kita ingat yang Operation Desert Storm dulu kan, yang mana Amerika serang Iraq. Dan kita pernah dengar macam mana Iraq serang Kuwait, kemudian Amerika masuk campur. Kemudian adanya perang Iraq-Iran tahun 90-an dahulu. Jadi ini dan kita pernah dengar lah perang antara negara Arab dan Israel. Jadi region ataupun kawasan Timur Tengah ni ataupun Asia Barat ni kawasan yang volatile, kawasan yang cukup mudah untuk berlaku perang. Dan yang sekarang ni yang sedang di Syria sebagai contoh lah, Syria berlaku perang, dipanggil perang saudara. Kemudian Lebanon masa lagi tak selesai dengan Israel, even dalaman pun tak selesai. Yaman ada Houthis dengan Sunni di dalam. Jadi dari sudut konflik itu memang satu benda yang bukan luar biasa lah. Daripada dulu lagi berlaku dan sekarang pun berlaku. Kemudian saya nak cerita geopolitik sudut Asia Barat dulu. Kemudian dalam masa yang sama kita tengok dari sudut kepentingan Amerika di Timur Tengah cukup besar. Dari sudut ekonomi juga ketenteraan. Dari sudut ketenteraan banyak negara-negara Teluk ni dijadikan tempat mereka military base mereka, radar sebagai contoh. Kemudian adanya tempat alat untuk meminta siapa berlaku serangan kepada Israel. Pasal Israel ini proksi atau Israel ini negara ke-51 Amerika lah, mudah macam tu. Bajet tahunan kepada Israel cukup besar daripada taxpayer money orang Amerika kan. Dan sekarang ni orang di Amerika dah mula persoalkan, sedangkan Amerika dah bagi tak kurang ada 2 bilion setahun, 2 bilion US dollar
kepada Israel ni sejak tahun 1948. Cuba bayangkan dah 60 tahun, 70 tahun. Dan yang terkini yang bila berlaku perang ni mereka dah habis berpuluh bilion duit Amerika, duit rakyat Amerika dihantar ke Amerika, ke Israel kerana hanya untuk menjaga kepentingan Israel, menjaga Israel dan juga kepentingan Amerika di sana. Baik. Dan dari sudut minyak pula, dari sudut minyak kita bercakap tentang sudut tenaga, negara-negara teluk ni antara pengeluar dia menyumbang kepada 20 hingga 25%. 20% lah, average 20%. 1/5 daripada sumber tenaga dunia. Jadi apa-apa yang berlaku di Timur Tengah tadi akan memberi kesan kepada dunia, seluruh dunia termasuk Malaysia. Walaupun kita jauh kan. Europe dah mula risau sekarang ni apabila Qatar dan juga Bahrain antara negara pengeluar LNG gas untuk musim sejuk gas murah digunakan untuk memanaskan rumah dan sebagainya tak. Mungkin akan terbantu. Jadi mereka tak tahu nanti kalau perang ni berlanjutan macam mana mereka nak hadapi dengan musim sejuk akan datang. Dahlah perang di Ukraine tak selesai kerana minyak di Ukraine telah tersekat. Jadi dia akan menimbulkan satu isu, bukan hanya isu keselamatan dunia tapi isu ekonomi dunia yang kalau dirakumkan sekali boleh menjadi satu krisis terbesar pada abad ini sebenarnya kalau benda ni tak selesai. Maksudnya kita bercakap tentang Russia dengan Ukraine, Russia dan Ukraine, kita bercakap perang di teluk. Jadi ini suasana yang boleh menyebabkan ketidakpastian ini post normal era ni cukup luar biasa. Kita tak tahu macam mana ni, dia berubah terlalu cepat. Dan yang terkini apabila Iran menutup Selat Hormuz. Ini selat terpenting dari sudut pelayaran ataupun kita bercakap tentang perdagangan antarabangsa. Dan kalau especially kepada negara-negara teluk, negara-negara Arab ni, kalau pasal yang masuk hantar bantuan makanan ke apa semua sekali, melalui itu. Kalau tersekat yang tu boleh lebih 6 bulan ke 3 bulan. Ini satu fenomena yang kita akan saksikan di negara-negara teluk akan hadapi masa krisis makanan yang buruk kan. Baik. Jadi ini suasana yang berlaku hari ini akibat orang dijangkakan apabila perang berlaku di ataupun Iran diserang oleh Amerika. Okey. Kita bercakap itu dari sudut pendahuluan dulu. Kita nampak ada sudut geopolitik macam mana kepentingan Timur Tengah ni kepada dunia. Ada sudut tenaga minyak, ada sudut konflik di situ, kepentingan Amerika di situ. Kemudian kita bercakap tentang dunia Islam juga. Itu negara kalau cakap Middle East ni, kalau cakap Middle East politics, Muslim lebih kepada Muslim war politics lah, pasal dia punya centernya kat situ. Betul. Okey, balik kepada serangan Amerika dah 2 hari kan. Serangan Amerika dan juga Israel ke atas Iran ni. Okey. Ini adalah satu tindakan barbarik. Itu asasnya, tindakan yang bertentangan menyalahi undang-undang antarabangsa dan menyalahi Charter Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita cakap piagam ni ialah apabila semua ahli ni dia setuju bila menjadi ahli PBB, dia kena setujulah dengan piagam tu. Jadi semuanya adalah ahli PBB. Sekejap semuanya ahli PBB dan dia kena akur kepada piagam tu. Jadi serangan ke atas Iran ni oleh Amerika dan Israel bertentangan menyalahi piagam PBB itu sendiri. Di mana negara ahli tidak boleh untuk menyerang negara lain, kacau integriti, kacau kedaulatan mereka, kacau sepadan mereka. Ini secara ketetapan yang perlu negara ahli akur kepada piagam itu. Undang-undang antarabangsa yang sebutkan itu lagi besarlah. Kerana dari sudut norma antarabangsa ni memang tak boleh kita nak senang-senang nak tukar pemimpin negara orang ke apa semua sekali. Tapi ini yang berlaku.
kita melihat Amerika dan Israel dengan ganasnya di perang Gaza tu, genocide di Gaza tu dah bertentangan dengan norma antarabangsa dan apatah lagi dengan piagam antarabangsa, piagam PBB. Memang bertentangan sangat, dan dia menambahkan lagi satu lagi pula kelakuan yang menyalahi undang-undang antarabangsa dan menyalahi piagam PBB itu sendiri. Ini berganda dah. Israel, terutama Israel lah, dan Amerika yang sebelum ni dah pernah 12 hari kan, pada 4 bulan yang lepas dah pernah menyerang, membantu Israel menyerang Iran kan, tapi benda tu terhenti, dah selesai selepas berakhir 12 hari itu. Baik. Bila diserang dengan atas alasan, pada mula-mula pertama bercakap tentang dia nak tukar rejim. Sebelum ni dia dah atur dah supaya rejim di ataupun kerajaan di Iran tu ditumbangkan. Yang supreme leadernya adalah, ketua tertinggi adalah Ayatollah Khamenei. Bukan Khamenei, Ali Khamenei yang baru saja terbunuh. Dan Ahmadinejad pun juga telah terbunuh kemarin, bekas presiden yang lepas, Iran yang lepas. Baik. So ini juga satu benda yang menyalahi undang-undang antarabangsa apabila menukar rejim. Suka orang lah kan, orang nak tubuh negara, nak demokrasi ke nak monarki tu, itu negara dia lah kan. Kenapa hak dia, rakyat memilih pemimpin itu, rakyat memilih kerajaan itu, tapi kita pula kita suka nak tukar, sibuk kan, menggunakan kuasa. Ini panggil, kita akan bicara sudut hegemoni lepas ni, macam ni Amerika menggunakan kuasa ketenteraan dan kuasa ekonomi dia untuk menukar rejim-rejim atau menukar kerajaan yang tak suka. Ini berlaku kepada yang baru ni, di mana di Venezuela, apabila presiden mereka telah diculik kan. Pelik kan? Macam mana seorang presiden boleh diculik dan ditangkap, dihantarkan mereka kan. Baik. So maksudnya kalau ini kita benarkan, Amerika ni boleh menukar negara orang ni, dia boleh buat apa saja. Dia tak setuju. Tambahlah Trump ni, dia ada gila sikit kan. Ini kalau tengok Trump ni, dia pakar psikologi majority ni tu, list 60 orang lebih pakar psikologi. Dia ada masalah mental. Narsisis cukup tinggi kan. Jadi dia tak berkenan ditukar. Jadi kalau dia boleh nak buat kepada Iran, dia dah buat kepada Venezuela, dan dia boleh buat kepada negara-negara yang lain. Jadi ini isu antarabangsa yang kita semua ambil cana lah. Kena ambil cana, kami tahu. Pasal tak masalah dia pun boleh buat kat Malaysia, boleh buat kat negara-negara Islam yang lain. Okay, so bila dari sudut undang-undang jelas, ini bertentangan, menyerang tu dah tak betul, membunuh, kita panggil political assassination kan, kerana nak menukar kerajaan tu, ini juga dilarang oleh undang antarabangsa. Ini menyalahi norma antarabangsa. Baik. Jadi apabila Iran retaliate ataupun balas balik, ini dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa dan juga dibenarkan oleh piagam PBB. Okey, kita cakap tentang serangan yang dibuat oleh Amerika dan juga Israel ke atas Iran adalah tidak sah dari sudut undang-undang antarabangsa, bertentangan dengan undang-undang antarabangsa dan juga piagam PBB. Apabila Iran retaliate, balas balik, macam mana dia balas balik? Dia serang military base di negara-negara yang di mana Amerika meletak kepentingan mereka, military base lah. Besok kita bercakap tentang Mossadnya, kita bercakap tentang CIA-nya, kita bercakap tentang tempat radarnya. Itu dari sudut undang antarabangsa, Iran ada hak untuk buat tindakan sebegitu kerana untuk mempertahankan diri. Ada undang-undang antarabangsa menyerang negara orang tak boleh, tapi mempertahankan diri boleh. Ini alasan ini digunakan oleh Israel. Israel kata, aku buat masa isu 7 Oktober dulu, dia kata aku serang Gaza sampai sekarang pasal aku mempertahankan diri. Dalam soal mempertahankan diri, dia ada istilah proportionate. Maksudnya kena seimbang lah, janganlah kau sampai kau hancurkan, kau serang balas, mempertahankan diri, kau hancurkan sebuah negara tu macam buat kat Gaza. Tak betul lah. Right. Jadi apa yang Iran buat tu mempertahankan diri
ini dibenarkan oleh undang-undang antarabangsa, dah orang serang negara dia, so takkan dia biar kan. So dia boleh melawan dan dia boleh menghancurkan, menyerang mana-mana kepentingan negara yang menyerang mereka. So dalam konteks ini Israel dan juga Amerika, kepentingan Israel dan juga kepentingan Amerika. Baik, kita dah nampak dari sudut undang antarabangsa apa yang Amerika buat, Israel buat tu tidak sah dari sudut undang antarabangsa, dari sudut piagam PBB. Tapi apa yang Iran buat itu adalah sah kerana dia mempertahankan negara dia kerana negara telah diserang. Okey. So itu dari sudut undang-undangnya, dari sudut undang-undang antarabangsanya. Baik, kita bercakap sudut perang pula. Okey, sudut perang pula kan. Macam mana hari ini kita lihat ini perkara yang ini pada pandangan saya lah, dan bila saya baca pun ramai yang sependapat ataupun yang memberi pandangan yang sama, apabila Amerika tak jangka yang Iran boleh lawan sebegitu rupa, boleh bertahan, mempertahankan diri, yang lawan dan juga menghantar dia punya membalas serangan tu sedemikian rupa. Ini yang Amerika tak terfikir bagi saya lah. Tak jangka. Ya. Dan hari ini dan sehingga orang sebut hari ini sekarang dah berlaku bukan lagi perang yang kata berbalas-balas, dah jadi perang yang bersifat attrition. Dalam attrition war. Attrition war, maksud attrition war ni perang siapa paling cepat habis peluru. Maknanya dua sama gagah. So tinggal siapa yang paling boleh bertahan, kalau dia punya kelengkapan tentera dia masih lagi kuat, sudut senjata dia masih lagi intact, masih lagi kuat, masih lagi banyak, peluru masih lagi banyak. Dia sebab attrition war. Ini salah satu ada negara, kita bercakap tentang dua kuasa besar berperang sama-sama kuat kan. Last kali dia kata siapa yang ada senjata paling banyak lah, yang boleh bertahan paling banyak senjata, jadi dia akan menang. Okay? Sedangkan pada peringkat awal Amerika menjagakan Iran tidak sekuat itu, Iran tak boleh bertahan sebegitu, Iran tak ada senjata yang sekuat itu, berteknologi tinggi itu. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, serangan Iran ke atas Israel dan juga ke atas pengkalan ketentera mereka di negara-negara Teluk membuktikan bahawa Amerika dan Israel tidaklah sekuat yang disangka selama ini. Apa maksudnya? Kita bercakap tentang mereka ada, ini kita cakap tentang pertahanan dulu ya. Tak termasuk kapal-kapal peralatan menyerang. Kita bercakap tentang pertahanan. Pertahanan Amerika ataupun Israel dua-dua ni samalah, pasal masing-masing lengkap melengkapi kan. Sebagai contoh, orang bercakap tentang Iron Dome. Israel ni cukup bangga dengan Iron Dome dia. Apa Iron Dome? Mana-mana peluru yang sampai, dia akan boleh pintas hancur macam tu saja. Okay? Ada lagi Derrick Sling ya. Ini David Sling juga macam tu, dia boleh pintas, dia boleh musnahkan. Ada lagi berapa lagi dia swing balik keluar benda dia so mereka ada sistem pertahanan yang unggul. Orang bercakap tentang Israel mereka, ini sistem pertahanan yang unggul. Tapi 2 hari lepas hingga hari ini menunjukkan macam mana mereka tak mampu bertahan, mereka tak mampu berbab. Dan juga satu, ialah banyak juga drone dan juga misai peluru berpandu yang dilancarkan oleh Iran tu dapat dipintas. Tapi bocor banyak juga. Ini satu benda yang mereka terkejut. Dia Israel ni, kita tengok bahasa Amerika jauh. Amerika 5,000 km, 5,000 batu daripada Iran ni jauh. Dia tak ada isu sangat, rakyat sana tak ada isu sangat kan. Melainkan ada proksi sana apa-apa, orang di sana tanam bom kat situ, cerita lain. Okay, macam kes WTC dulu kan, serangan yang berani mati di World Trade Center itu cerita lain lah. Tapi dari sudut geografinya Amerika dengan Iran jauh, so tak mungkin Iran nak pergi hantar. So tapi dia boleh serang Israel. Israel tu dekat within dia punya range ni, dia punya ballistic missile tu boleh sampai. Dan hari ni ini yang berlakunya, tak pernah Israel menerima tekanan
menerima tekanan ketenteraan seteruk itu, setinggi ini. Dan mereka dan kita saksikan mereka hantar dia rate dia sekarang kita tengok satu misai, satu peluru pandu yang dihantar oleh Iran rata dihantar 10 hingga 11 misai pemusnah lah. Iron Dome tak akan hantar, dia autopilot kan, bila masuk dalam ruang angkasa dia, Iron Dome akan hantar ataupun David Sling akan hantar untuk memintas atau memusnahkan di udara. So akan jatuh serpihan sajalah. Dan Jordan juga buat, Jordan pintas dulu pasal nak sampai ke Israel tu lalu ke Jordan dulu. Jordan pun hantar dia, maksud dia ada beberapa layer. Okay, so di Jordan pun boleh pintas, boleh lepas, dan di Israel pun boleh lepas. Dua tapisan tu dah lepas, dah sekarang ni dah banyak dah peluru berpandu mendarat di Tel Aviv, di kawasan dia. Ini Israel bukan besar sangat kan. Okay, so ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa. So, kita tengok dulu masa perang 7 Oktober, Israel dah takut dah, ramai dah lari. Sekarang ni lagi ramai nak keluar daripada Israel pasal mereka dah tak tahan, mereka tak boleh dah. Mereka nak duduk. Ada dah kita tengok orang ni, ramai dah mula rasa tertekan, depressed bila duduk di bunker ni. Duduk dalam kawasan yang untuk pertahanan di bawah tanah kan. Okey. Jadi so kubur dia, jadi kubur dia sendiri. Jadi kubur. Kubur dan kubur ni dah jadi sama dah sekarang ni. Kubur dan kubur dan kubur. Ya. Betul. Baik. Jadi dan juga dari sudut ketenteraan Israel, Amerika mengharapkan dia bila diserang dengan F-15 dia, F-18 dan sebagainya, semua senjata dia ada tu, cepatlah Iran surrender. Tak. Bahkan ada jet pejuang dia jatuh, kena tembak kan. Ada yang kata friendly fire kan, Kuwait yang tembak pasal radar dah haywire dah. Pasal apa? Pasal Iran dah musnahkan radar-radar yang penting, pusat-pusat pengkalan udara yang penting ni, atau pengkalan ketenteraan yang penting. Kalau kita ada jet pejuang ke, ada senjata, ada misal, tapi kalau pengkalan kita hancur, radar kita tak ada, it's no point, it's useless benda tu. Kita tak ada target, dan kita tak boleh, satu kita tak boleh nak target, yang kedua kita tak boleh nak pertahankan bila ada orang serang. Dan apa yang Iran buat, dia pergi musnahkan semua radar-radar tempat pengkalan udara, pengkalan ketentera, pengkalan tentera di Bahrain, di Qatar, di UAE, di Saudi pun ada kena sikit, di Kuwait. Ini memusnahkan, tempat-tempat yang penting. Kita bercakap tentang military equipment yang penting, yang terpenting kepada Amerika. Dan ini menakutkan. Bukan saja menakutkan Amerika dan Israel, juga menakutkan negara-negara teluk. Ini satu bab lainnya kan, apabila negara teluk hari ni dah mula rasa Amerika dah tak pentingkan mereka dah mula lari dah, pasal mereka nak jaga Israel dan juga nak menjaga mereka lebih daripada nak jaga Israel. Jadi nak jaga negara-negara macam negara teluk lah, Saudi ke, Bahrain semua, Kuwait ke. Jadi apa yang berlaku, mereka mula dah rasa kita kena pertahankan diri kita sendiri dalam keadaan sekarang ni. So tak ada yang nak bantu kita. Ini satu memberi tekanan. Dan Iran memberi amaran. Iran kata, aku bukan nak serang kau, aku nak serang pengkalan tentera Amerika. So kalau kau nak selamat, kau keluarkan. Pasal Iran beritahu, aku bukan nak membusuh dengan kau. Aku bukan nak membusuh dengan kau. Aku hanya untuk mempertahankan diri aku, dan kalau selagi ada kelakapan, ada pengkalan ini memudahkan Israel dan Amerika menyerang aku. Okey. Jadi itu kita bercakap tentang teknologi senjata yang Amerika tak sangka Iran boleh menyerang itu, dan Iran boleh melepasi tapisan ataupun kita cakap tentang Iron Dome ke apa semua sekali. They don't expect benda macam tu berlaku. Okey, itu satu. Saya bercakap tentang perang attrition war tadi kan, perang siapa habis dulu peluru kan. Dia juga bercakap soal bajet. Amerika ni dah habis bajet dekat Ukraine. Satu, duit dia banyak pasal dia yang support Ukraine. Yang kedua, dia yang banyak hantar peluru di misai semua sekali ke Ukraine. Jadi stok dia dah mula dah sikit, dah tak banyak dah. Bila mereka dah luak kan. Dah mula terhakis apabila dia hantar kat Ukraine. Ukraine dah perang 5 tahun. So Amerika dah lama dah hantar senjata di kat Ukraine.
So sekarang ni bila perang macam ni, dia tak sangka, yang mungkin dia sangka serang sehari dua saja. But now Iran tak menunjukkan bahawa dia akan menyerang kalah. Malah ada kajian, ada tulisan mengatakan apa yang Iran hantar sekarang ni, drone ke, dia hantar peluru ke, itu first layer baru third grade. Yang first grade tak hantar lagi. Dia hanya beri yang ni supaya habiskan peluru dulu, you tunggu yang kita ada lagi. So ini perang yang macam main catur kan, benda yang kuat ni mereka tak tunjuk lagi. Rupanya ada satu kajian menarik perang yang 12 hari yang Iran dan Israel serang dulu kan, dan Iran balas balik tu, dia berlaku lebih kurang 12 hari. Rupanya ada kata ada 4 hari saja tadi. Dia perang ni krisis tu 12 hari, tapi serangan tu lebih kurang 4 hari saja. Ada beritahu sebenarnya Iran nak test saja. Nak test sejauh mana Israel mampu, dihantar yang kecil-kecil dulu, mampu untuk bertahan. Dan pada masa itu dah berapa peluru dah jatuh dekat negara Israel. So maknanya dia boleh merobekkan Israel, dan dia tahu pattern. Dia pattern. Dan ini Menteri Luar di sini beritahu yang kita ni boleh bertahan pasal kita tahu Amerika ni macam mana, dia dah kaji peperangan di Teluk ni 20 tahun dah mereka kaji. Macam mana Amerika berperang di Teluk sejak daripada perang Iraq apa semua dulu. Dia dah tahu dah pattern Amerika macam mana, senjata Amerika apa ada. So di negara perang kan. Jadi ini benda yang menarik apabila attrition war ni menyebabkan Amerika jadi takut kerana peluru dia semakin habis dan bajet dia semakin meningkat. Bayang within 24 hours, 24 jam mereka berperang atau serangan dibuat ke Tehran, Amerika dah habis lebih kurang 770 juta US dollar. Dalam masa sehari. So bayangkan ini dalam masa satu hari. So dijangkakan dan untuk kos untuk sustain cost operation daily untuk kapal saja mencecah 6 juta 7 juta US dollar per day. Kapal-kapal perang mereka yang berada di armada mereka kan. Ini tak masuk lagi jumlah dan kos peluru macam Tomahawk mereka, Patriot untuk pitas kan. Kos dia lebih kurang 4 juta satu peluru. Sedangkan satu peluru. Dan mereka nak hantar tu bukan satu. Kalau drone dia hantar, drone ni yang drone Israel lebih kurang drone Iran ni kos dia lebih kurang dalam $50,000 saja. 50,000 tak hantar satu, yang pergi nak pintas tu lebih kurang 10 hingga 11 biji. So you bayang kalau harga 4 juta satu, maknanya 40 juta ataupun 45 juta digunakan untuk satu drone. Dan Iran bukan hantar satu drone, beratus drone. So balik pada attrition war tadi, ini memeningkan Amerika. Aku nak lawan macam mana? Ini juga menakutkan Israel. Kerana serangan tu tak habis-habis ni. Ini orang bercakap tentang Iran ni tak keluar lagi senjata first grade dia. Itu grade 3 baru. First grade yang hypersonic tu tak sampai lagi. Betul. Jadi attrition memang betul really berlaku. Amerika dah semakin berkurangan dia punya senjata mereka, peluru mereka, begitu juga Israel. Dan Iran tidak menunjukkan tanda nak berhenti. Dan kemarin menarik apabila Trump contact Italy, minta Italy jadi orang tengah untuk bincang berlakunya ceasefire, gencatan senjata, nak hentikan perangan. Nak hentikan dia dah takut dah. Dia mula rasa macam kata attrition war tadi kan. Dia dah mula rasa tak boleh jadi ni kalau macam ni. Kita semakin tak ada peluru ni, atau semakin nampak kita dah Israel semakin robek ni. Kita punya jet pejuang pun boleh jatuh. Dia suruh moral tentera Amerika, mereka rasa dah mula gentar dah. Tak sangka mereka pun dah bawa balik dah, dia punya Air Force semua dah keluar dah. Ya. Jadi ini menarik yang apabila Amerika minta Israel uruskan, aturkan supaya Iran menerima ceasefire, tapi Iran tak terima. Iran tak nak. Bagus. You start it, okay, dan Iraq, I will finish it. Aku akan ni. Okay, so Prof, Prof, sekejap. Itu yang US, Trump, dia cakap who studied first?
Dia gunakan istilah who started first dan benda tu jadi debate juga. So tu pada saya nak self defense lah. Orang kata nak jaga maruah, nak jaga maruah sebelum koyak lah. Satu dunia tahu who started first. Itulah. Who started the war? Sedangkan Iran dah terima semua ketetapan dalam perbincangan sebelum berlaku perang, adanya proses diplomasi. Pasal Iran dituduh ada perkayaan uranium kan, nak buat nuklear semua sekali. Kita tak ada. So kita sanggup nak panggil IAEA ke IAEA kan, yang nuklear antarabangsa untuk check. Dia setuju dengan segala term Amerika, tapi dah habis lah yang menjadi orang tengah Oman kan. Dah nak habis, dah setuju dah, tiba-tiba dia serang. Ini yang Iran marah kan. So dalam soal ini tekanan sebenarnya bukan pada Iran. Ditambah juga apabila Iran ingatkan bila bunuh Ali Khamenei ni, the supreme leader of Iran ni, menyebabkan rakyat dia bangkit untuk menggulingkan kerajaan lah. Tidak, rupanya rakyat bangkit untuk mempertahankan negara mereka. Yang dulu yang ada keturunan Shah Pahlavi kan, Raja Shah yang digulingkan dulu, dia aduk kat Amerika tu, dah bersiap nak balik kan. Nak bagi dia bercakap tentang okay, aku akan balik memimpin negara, kita akan bina negara balik. Tak ada penyokongnya. Kalau ada pun kerak saja. Jadi tak dapat sambutan. Yang dulu Amerika kata ini Iran diktator, Iran membunuh rakyat sendiri. Tak ada pun, tak adalah rakyat dia kata macam tu. Rakyat dia masih lagi majoriti menyokong kerajaan mereka. Dan bila Ayatollah Ali Khamenei ini dibunuh, ini membangkitkan semangat, bukan saja membangkitkan bukan hanya semangat rakyat di Iran, tapi juga kita cakap tentang ideologi Syiah kan. Syiah dia ada ramai pengikut mereka seluruh dunia. Kita bercakap tentang di Lebanon menaikkan semangat mereka, di Iraq, juga sebahagian di Syria. Jadi sekarang ni dia bukan hanya Iran saja. Lebanon pun dah mula hantar peluru. Peluru pun datang dari Iran lah. Dah hantar misai dia, peluru pandu ke Israel. Jadi perang hari ini bukan hanya perang dengan Iran, tapi juga dengan negara-negara yang sekutu kepada Iran. Iraq sebagainya Syiah, di Yaman Houthis kan, Lebanon Hezbollah. Jadi ini tekanan yang mereka ni dah kata we are nothing to lose kan. Kita ni nak kata kita tak hilang apa-apa dah, kita memang kena serang, kita berjihad lah. So istilah jihad ni satu benda cukup besar. Okay, so baik. Dari sudut peluru, dari sudut kelapan senjata, dari sudut bajet saya cakap tadi kan. Bajet apabila kita bercakap kata satu drone Amerika terpaksa belanja 40 juta. Kita kata mana kita ambil pada 40 juta untuk lawan satu drone. Yang berharga 50 ribu. Drone Iran berharga 50 ribu, kena lawan dengan 40 juta untuk satu drone. Cuba bayangkan berapa banyak drone dia hantar, sebab dia juga perlu berpandu. Kalau berpandu lagi mahal nak lawan tu. Jadi berapa banyak, misalnya saya sebut tadi, sehari pun mereka habis lebih kurang dalam 700 juta lebih. Ini bayangkan kalau berperang, kalau perang ini berlarutan hingga 6 bulan. Dan saya jangkakan memang akan berlarutan. Sehinggalah Amerika yang surrender atau Amerika yang hentikan. Kan Amerika pun nak jaga dia punya ni. Sekarang ni Amerika malu sekarang kalau dia tarik diri. Betul. Maruah Amerika malu ni. Tapi malu tak, koyak. Dan China sedang menunggu. China Rusia tepuk tangan je kan. Kau yang mulakan, kau tengok sekarang apa yang berlaku kat kau. Betul betul. Bankrupt Amerika. Dan rakyat Amerika berbeza rakyat Amerika dan juga rakyat Iran. Rakyat Amerika tak setuju dengan serangan ini. Pasal apa kau nak serang? Dia tak ada kaitan pun. Apa masalahnya? Apa masalah kau ni? Bond duit apa masalah kau ni? Kau nak jaga Israel. Kerana kau nak jaga Israel, kau gunakan bajet kita, kau gunakan segala kelengkapan kita, menyebabkan kita sekarang ni berada dalam keadaan yang cuba bayang, kalau mereka ni
dia punya persenjataan semakin kurang dan persenjataan mereka orang nampak lemah, woi, China, orang akan dapat China lagi berkuasa, Russia akan lagi kuat. Tambah lagi China kan. Ini satu benda kesal dia. China, kita bercakap tentang di tempat-tempat strategik, habis dah lepas ni. Bau. Kau tahu kau punya kata-kata, kau tak boleh nak cakap kuat gagah lah dengan Iran, kau tak boleh buat apa. Sebagai contoh kan. Jadi ini memberi kesan besar kepada moral rakyat Amerika dan juga moral tentera mereka dan juga negara mereka. So ini yang kalau kita tengok dari sudut keseluruhan perang hari ni lah. Saya berhenti sekejap. Ada soalan yang nak tanya Okey, ada orang dah ramai takut dah ni. Dia orang tanya, okey, kalau ada, nanti kita nak cerita pasal impaknya kepada Malaysia. Sebab rasanya ramai malam ni masuk, semua risau. Sebab ada desas-desus yang mengatakan kalau perang ni berterusan, macam contoh dekat Teluk Hormuz tu, kapal dah stranded kat situ. Dia katakan lebih kurang 5,000 kapal sekarang ni sangkut, tak boleh gerak. Kapal-kapal tu adalah kapal-kapal perdagangan yang membawa bahan-bahan seperti minyak mentah dan sebagainya. So nanti harga minyak akan naik, kita akan ada inflasi yang tinggi dan kos yang macam-macam lah. Termasuk dikatakan nanti akan menjejaskan perniagaan-perniagaan, nanti akhir at the end lah dipendekkan, mungkin akan ada pembuangan kerja, akan kos akan dipotong dan macam-macam. Dan adalah pula sampai ke tahap perlu ke kita buat persiapan untuk prepping, makanan dan sebagainya. So apa pendapat Prof? Adakah setahap itu keadaan ini ataupun okey lagi? Saya kira inflation dunia akan berlaku. Pasal dia melibatkan kos akan meningkat kan. Kos tenaga kan, semua industri menggunakan tenaga dan 20% datang daripada Timur Tengah, dia akan beri kesan kepada ekonomi dunia. Dan bila sebab kesan ekonomi dunia ni, Malaysia pun akan terkesan sudut itulah. Tapi tidaklah seteruk apa yang mungkin yang akan berlaku kepada negara-negara teluk. Pasal Selat Hormuz ni lebih kepada negara-negara teluk. Kita ni, kita Laut Cina Selatan kita masih lagi terbuka. Perdagangan kita dengan makanan apa semua sekali, kita dengan India, dengan masih China masih ada lagi di sebelah timur ni. Jadi saya tak dah lah rasa sampai nak perlu bungkus makanan apa semua sekali kan. Yelah kena berjaga jugalah kan. Kita tak ada, saya taklah saya rasa saya kata ini confirm macam ni tak. Tapi bacaan saya tidaklah, pasal dulu pun pernah berlaku perang teluk. Tak adalah sampai teruk sangat kita alami, dan kita pernah hadapi perang Ukraine baru ni. 5 tahun sebelum ni orang kata perang Ukraine berlaku pasal sumber makanan banyak daripada Ukraine. Bijirin, gandum dan sebagainya akan memberi kesan kepada roti canai. Beri kesan kepada roti-roti, tapi taklah sangat, pasal kita masih ada laluan lain yang kita boleh cari. Tapi kalau negara Eropah, pasal mereka amat bergantung kepada kita, tak guna heater. Tapi negara Eropah ni, negara setiap rumah menggunakan heater, memerlukan kepada gas yang dihasilkan oleh Qatar, oleh Bahrain semua tu. Jadi memang berkesan kepada negara Eropah. Jadi saya kira inflation akan berlaku, ekonomi dunia akan meredum. Sekarang pun dah mula ada terasa kan. Dah ada orang bercakap soal kos makin meningkat. Tapi benda tu benda yang di sebelah sana mungkin kuat, tapi sebelah kita ni tidaklah seteruk yang mereka rasa tu. Tapi dalam masa sama, ialah macam saya kata, janganlah panik kan. Ada bercakap dunia dah nak kiamat dah. Bagi sabar dulu. InsyaAllah belum lagi. Okay. Dan ialah ada mengaitkan dengan perang akhir zaman Armageddon kan. Ada nak mempercepatkan proses itu berlaku. Bagi saya itu ketentuan yang Allah yang uruskan, apa yang Allah yang tentukan. Benda nak berlakulah kan. Tapi perkiraan manusia saya tak nampak ke arah itu lagi lah. Walaupun bibit-bibit itu ada, saya tak dapat nak nafikan ini sebahagian daripada proses berlakunya kiamat. Kita kata adanya hadis al-fitan, kalau tengok dalam Sahih Bukhari semua sekali, ada bab tentang peristiwa akhir zaman, perang besar di Timur Tengah. Dan ini sebahagiannya. Tapi perang ni orang predik sebenarnya dia dulu lagi nak kiamat. Betul? Pasal perang macam saya kata, dia perang di Timur Tengah ni bukan baru. Dulu pun zaman Khalifah pun berlaku perang yang besar. Antara kerajaan dan kerajaan lain kan. Jadi wacana ataupun naratif tentang perang akhir zaman ni daripada dulu lagi
dah mungkin dah 100 tahun, 200, 300 tahun dah berlaku dah perang. Yang orang cakap ini perang akhir zaman bersiap sedialah. Dunia dah nak kiamat, tak berlaku juga. Jadi saya melihat bahawa itu lebih pada pemikiran fatalistik lah, pemikiran yang serah kepada tak nak buat campur semua sekali kan. Kita serah pada takdir, kita tunggu mati, tunggu kiamat. Bagi saya tak setuju yang tu lah. Bagi saya kita lebih kepada macam mana kita nak menyusun atur negara kita supaya negara kita masih lagi kekal aman. Pasal saya nak kaitkan bahawa Amerika ni sifat dia dikacau bukan satu, dikacau banyak dan Israel pun macam tu juga. Dan memang saya dapat maklumat yang jelas bahawa negara kita pun juga telah dikacau kerana negara kita antara penyokong kuat Palestin. Mossad semakin Mossad yang ejen Mossad yang yang berpengkalan di Singapura ditambah dan saya rasa Puan Sharifah lagi tahulah, banyaklah dia tahu tentang maklumat ni. Memang kemasukan ataupun kita ni, negara kita antara negara yang sedang diperhatikan oleh Mossad lah, pasal kita ni dilihat antara negara yang ke depan lebih-lagi PMX saya tak nak campur politik sangat, tapi PMX kita Datuk Seri Anwar Ibrahim antara yang paling lantang bercakap dan dari sudut sumuk flotilla kan, dia menjadi penaung. Tak ramai pemimpin sanggup jadi penaung, dia antara jadi penaung sekarang ni. Dan yang latest dia nak hantar yang 30 kontena dan kita adalah negara Islam pertama di dunia yang mengutuk melalui parlimen, buat usul di parlimen mengutuk serangan Amerika terhadap Iran. Ini satu keputusan yang bagi saya beranilah campur tangan buat kutukan secara negara tau. Kutukan NGO biasalah, saya pun buat kutukan, ada kumpulan NGO saya buatlah condemnation kan. Dalam buat surat, buat apa semua sekali, itu biasalah NGO buat. Tapi negara boleh buat ini dan melalui parlimen pula, ini satu benda keputusan besar. Jadi ini jadi dasar kita, dasar luar kita. Jadi kita memang kena bersama dengan negara hari ni. Tak payahlah nak haru birukan lagi dengan benda-benda yang lain kan, benda-benda fitnah semua sekali. Pasal bagi saya, bukan saya nak ni saya melihat bahawa ancaman tu ada kepada negara. Okay. Soalan kedua Prof, daripada follower saya nama Salma, dia kata adakah ini akan menjurus ke arah WW3, World War 3? Ya, saya suka, sorry lah minum macam ni. Sila. Tak sempat bergelas. Tak apa, silakan. Kita lebih kepada ni lah, World War 3 ya. Macam mana kita nak definekan perang dunia ketiga tu? Itu kalau kita anggap perang Amerika, bila Amerika mulakan perang, maka perang dunia akan berlaku. Apabila Rusia pun terlibat dengan perang, China kuasa-kuasa besar terlibat dengan perang, maka berlaku perang dunia. Ini yang berlaku dalam sejarah. Perang dunia ditakdirkan apabila kuasa besar terlibat dalam perang dan dia memberi kesan kepada dunia lain. Dulu Malaysia tak terlibat dengan perang dunia pun, tapi kita menjadi tempat pencaturan perang ataupun tempat logistik perang ataupun tempat berlaku perang proksi tu. Di Malaysia, Jepun datang ke sini sebagai contoh, itu perang dunia kedua kan, pasal ada tentera British kat sini. Jadi kemungkinan berlaku tu saya tak kata mustahil, boleh berlaku, cuma kita tak nak berlaku. Jadi pasal tak ada yang baik pun perang dunia ni. Ini pasal kesesaraan perang ni cukup besar kan. Kalau tengok video perang dunia kedua ni, Allah Rabbi, tambah sekarang pula sangat dahsyat. Sangat dahsyat perang sekarang sangat dahsyat. Dulu orang hantar askar kan, sekarang ni orang hantar peluru saja. So saya doakan tak berlaku perang dunia ketiga lah. Tapi kalau tidak disekat, perang ni berlanjutan, boleh pergi kepada perang dunia. Saya tak dapat nafikan boleh berlaku. Kerana dia menyentuh tenaga sebagainya kan. Dan dengan perang Trump tu tak mustahil boleh berlaku juga, pasal di Amerika, sistem di Amerika ni, presiden adalah ketua terus tentera mereka. Dia boleh isytiharkan. Dia boleh isytihar perang. Kuasa isytihar perang tu dia boleh buat. Jadi kalau dia tambah pula, dia serang tempat lain, negara lain pula, jadi kacau.
Dia kacau negara ni, jadi dia boleh, tapi dia kacau kepentingan China, dia kacau kepentingan Rusia. Rusia masuk campur pula, China masuk campur. Ini cukup ramal untuk dia perang dunia lah. Cukup ramal. So bila kuasa-kuasa besar, sebab tu saya doakan supaya China tak masuk campur, Rusia tak masuk campur dalam perang ni. Boleh masuk campur, tapi masuk campur di peringkat PBB, memberi tekanan di Security Council dan juga di General Assembly. Ini kita harap, saya pun harapkan China masuk campur di situ, di kita panggil sebagai arena multilateralism, di mana berlakunya undian di situ, desakan di situ. Kita harapkan macam tu, bukan campur tangan dari sudut ketenteraan. Kita takut yang tu. Ya. Tapi kita tengok sekarang ni Russia dengan China dah membuka mulut kan. Katakan, if you continue dengan serangan ni, kita akan campur tangan. So itu yang dibimbangi oleh ramai pihak lah. So what's your opinion on that? Ya, kita harapkan mereka tak campur tangan. Cuma apabila sekiranya Amerika mula menggugat kepentingan China dan Rusia mungkin kita letak tepi dulu. Kepentingan China banyak juga di Timur Tengah, di Afrika sebagai contohnya kan. Dan China, kalau kepentingan mereka, negara China bukan orang China kepentingan negara China digugat, mereka mungkin juga boleh masuk campur untuk paling tidak memberi senjata kepada Iran. Kita takut yang tu lah. So dia akan merebak kan. Jadi kita harapkan macam tu lah. Baik. Prof, ada satu soalan lagi agak menarik, agak ramai juga yang tanya soalan ni. Saya ambil random je lah. So dia orang kata, sekarang ni ramai yang mempertikaikan Iran ni sebenarnya negara Syiah. Tapi dia mempertahankan suasana ini yang kita rasa sangat berbangga lah dengan mereka. Dan jadi pertikaian isu Syiah dengan isu Iran ini. Prof, tolong kupas sikit dari sudut pandangan. Dia asas macam ni. Asasnya kita tak boleh menyokong orang yang zalim. Quran sebut macam tu kan. Jangan kita cenderung kepada orang zalim, kelak kita akan disambar api neraka kan. Itu ayat Quran kan. Betul. Maksudnya dalam soal ini bukan soal kita berbeza, dan kita berbeza dari sudut pegangan kita Sunni Syiah ni. Saya tak nampak soal itulah. Sekarang ni peperangan berlaku antara Amerika dengan Iran, Israel dengan Iran. Cuma yang kita nampak Iran ni Syiah dia. Kau tengok bekas ketua ulama sedunia, Syekh apa nama saya lupa dah. Dia panggil Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei syahid. Pasal dia mempertahankan negara dia, umat dia daripada serangan Amerika. Right? Jadi dan kita pula melihat Iran ni masalah orang Islam lah pun. Orang Islam yang bermazhab Syiah. Cuma saya tak setujulah Syiah di Malaysia tu. Tapi Syiah di Iran tu dah lama kat situ dah. Ya. Jadi kita melihat mereka melawan Amerika, mempertahankan negara mereka, mempertahankan soal kita cakap soal mempertahankan agama, mempertahankan negara mereka, tapi dalam masa sama Iran dilihat sebagai negara Islam. Jadi ada yang oleh kerana di Syiah kita sokong Amerika, itu pelik tu. Kerana di Syiah kita sokong Israel, itu pelik tu. Dan keadaan sekarang ni saya nampak lain kalau Iran tiba-tiba pergi serang negara-negara Islam yang lain, negara Islam Sunni tanpa sebab. Macam saya kata tadi, saya dah buat disclaimer tadi, saya dah bincang awal tadi, Iran serang bukan serang negara Saudi, bukan serang negara Bahrain, bukan serang negara Oman, bukan serang negara Kuwait, bukan serang negara Qatar, bukan serang UAE. Mereka hanya serang pengkalan Amerika di sana. Bahkan ada hotel yang diserang. Rupanya bila hotel dicek, dia beritahu hotel itu adalah tempat Mossad dan tempat CIA buat operasi. So Burj Khalifa. Ya, dari sudut undang-undang telah bahasa jelas bahawa itu legal mereka buat. So mereka tak menyerang negara, mereka hanya menyerang kepentingan Amerika di negara-negara yang menjadi tempat Iran juga Israel kekuatan mereka. Right, so jelas lah gue. Jelas. Tak ada isu lah, keluarkan isu Syiah apa semua sekali.
Sebab dia orang ni kadang-kadang very emotional lah. Biasalah netizen very emotional kan. Dia pertikaikan tentang Syiah dan sebagainya. Kita kena lihat sudut pandangan daripada effort dia untuk menolong keadaan ini, dan kita patut berbangga. Dan kita tolak tepi lah soal agama ke, soal apa ke, tapi soal perjuangan, dan dia dapat membantu seluruh dunia untuk halang daripada berlanjutan jadi World War III ni. Dan ini satu, lagi satu, ni kawan saya menghantar pesanan ni. Dia minta saya cakap, okey, saya pun bersetuju dengan pendapat dia. Dia kata serangan Iran ni sebenarnya calculative movement yang sangat bijak. Mungkin mereka juga mengikut seperti orang kata chess movement lah, catur, gerakan catur. So dia gerak cara macam tu, dia tak perlu buat yang susah-susah, tapi at the end of the day checkmate. Kan? So dan ini yang tidak dibaca oleh pihak Amerika dan juga Israel ni, dia tak nampak benda checkmate ni nanti. Now sekarang dia dah nampak, dia dah buat movement yang lari keluar daripada base-base dia tu. Kita dah nampak dah kat situ percaturan yang dibuat oleh Iran ni secara catur ni, checkmate ni nampak dia dah menjadi. Macam saya kata tadi lah, bila Iran serang memusnahkan tempat yang radar, tempat pengkalan, Amerika nak mendarat kapal terbang atau nak lancar kapal terbang dia kan, jet pejuang Israel atau Amerika lah terutamanya. Jadi jet pun useless lah, jet pejuang pun useless, peluru pun useless bila tak ada pengkalan tu, tak ada rosaknya radar atau kelengkapan di sophisticated technology, military technology ni. So ini yang dibawa oleh, that's why hari pertama mereka hentam tu dulu. Pasal kalau tanpa yang tu Amerika dia kelang kabut. So that's why saya jangkakan dan saya percaya sebenarnya apabila dua buah jet pejuang F-15 kan, is very sophisticated stealth ni yang ditembak oleh Kuwait. Dia dah haywire dah, pasal sekarang ni banyak benda yang bersifat automated kan. Dah dimasuk perisian yang AI ni sekarang ni. Nampak saya dia tembak. So yang tembak tu rupanya jet pejuang Amerika. We call it friendly fire. Jadi so ini menambahkan lagi sebenarnya kebingungan Amerika sekarang ni, bahawa teknologi mereka ni bukan teknologi yang ampuh. AI mereka ni bukan AI yang kecerdasan yang luar biasa tu tak berlaku. Bahkan memakan diri sekarang ni. Okey. Isu yang saya nak sebut yang seterusnya ialah sejauh mana Amerika sanggup menghantar tentera mereka, we talking about manusia, tentera mereka ke Iran. Pasal dalam peperangan, erti kemenangan tu apabila dapat menguasai di darat. Dia kalau perang hantar drone, hantar jet pejuang, itu bukannya ultimate-nya, itu bukannya perakhirannya. Perakhirannya apabila tentera darat masuk. Ini berlaku di Iraq sebagai contohnya, ini berlaku di Gaza sebagai contohnya kan. So mereka serang. So sejauh mana tentera Israel dan juga tentera Amerika sanggup untuk pergi ke Iran berperang di sana. Ada ramai yang berjangkakan mereka tak sanggup. Apabila mereka tahu kekuatan teknologi peperangan mereka ada tu dah robek. Masih ada tapi boleh robek. Boleh, kalau jet pejuang boleh ditembak, kalau pengkalan mereka sudah hancur. So ini kita macam kita sendiri lah. Kalau benda di belakang kita dah tak boleh nak pertahankan diri kita, so kita sanggup pergi tak? So ini yang berlaku hari ini. Orang bercakap sejauh mana Amerika sanggup nak hantar tentera mereka ke Iran untuk mengakhiri bentuk menukar dipanggil sebagai regime change tadi tu, nak tukar regime, tukar kerajaan Iran sekarang ni. Dan saya yakin mereka tak buat masa ini, mereka tak berani. Dan menambahkan lagi apabila berhari-hari dah serang, dia tak ada apa-apa pun. Iran masih lagi banyak senjata. Dan yang dihantar tu senjata yang grade ketiga, grade kedua, grade pertama tak hantar lagi. First grade mereka tak hantar lagi. Simpan dulu. Ya, betul. Ya. Betul. Okey, ada satu soalan dari Finaha Fikah. Dia kata bertahun-tahun negara tembikai kita ni diserang sampai dah jadi padang jarak, padang tukuko. Kenapa Iran langsung tidak ada inisiatif untuk masuk dan melakukan apa yang dia buat sekarang? Kita dah tahu sebab punca dia ialah dia menjawab lah, orang dah jual dia belilah kan, sebab dah ganggu. Tapi kematian pemimpin dia tu adalah satu punca yang dia buat benda ni. Tapi tidakkah ada inisiatif setiap bertahun-tahun negara tembikai jadi macam tu? Kenapa Iran tak
melakukan sesuatu. Sedangkan negara Arab yang lain langsung tak pandang, tapi Iran ada kekuasaan dia, ada senjata yang sangat hebat mengatasi orang lain, dan dia pun ada mempunyai senjata. Kalau ditengokkan dari ranking, Iran dengan Iraq ni antara top 2 negara yang mempunyai senjata yang maha dahsyat lah, yang belum digunakan lagi. So kenapa dia tak masuk tolong Palestin ni? What do you think? Okay. Ya, susah kan nak jawab kan. Dia macam ni lah mudah kan. Dia dalam sistem negara moden ni. Negara moden ni dia pentingkan negara dia dahulu. Dulu zaman khalifah dulu kita ada ummah tu. Itu kalau orang baca sejarah, apabila ada seorang wanita dia diganggu, tudung dia ditarik sehingga auratnya terbuka, maka khalifah menghantar tentera pergi serang kerajaan tu yang buat, ataupun kerajaan kafir tu yang buat kan. Pasal ini ummahnya mempertahankan maruah Islam kan. Tapi fenomena itu ataupun perkara macam tu tak berlaku sangat dah. Masih lagi ada sisa-sisa. Kita bercakap tentang ummah, kita ada naluri ummah, paling tidak kita hantar doa kan. Kita doa kunut nazilah, kita doa lepas solat, kita hantar bantuan. There is ummah lah, ummatic feeling, kita panggil perasaan ummah kita kepada orang saudara kita yang seagama yang ditindas, bukan hanya di Gaza. Bila berlaku ke Aceh pun kita simpati pasal ummah tu lebih dekat kepada kita. Baik. Betul. Dalam soal negara, untuk menghantar katalah dalam soal di Gaza tu, kalau dia masuk dengan tentera, maka dia mengisytiharkan perang. Okey, misalkan. Jadi dia macam ni. Iran ni dia tak mahu mulakan satu perang yang illegal tau. Maksud illegal macam saya sebut tadi, dia tak boleh serang sewenang-wenangnya. Pasal dalam soal undang-undang antarabangsa, yang boleh isytihar perang atau yang boleh hantar tentera adalah perkara 5 ni, PBB, Charter United Nations ni, yang dari sudut collective security tu di peringkat PBB saja. Jadi kalau dibuat itu, dia akan memberi bebanan undang-undang antarabangsa kepada Iran, yang menyebabkan Amerika lagi mudah ambil tindakan. Okay, so dah soal sekarang ni, kita cakap tentang negara bangsa ni, negara ni mesti mengutamakan negara dahulu daripada negara orang lain, walaupun negara tu kena kacau. Sebagai umat, kita bercakap macam ni, mudah macam ni lah. Apabila umat Islam di Fatani kena kan, yang dulu peristiwa di Takbai kan, sampai ratusan mati kan, kita tak kalau sudut umat zaman dulu, hantar tentera lah, pergi serang, pergi berperang dengan Thailand. Tapi bolehkah kita buat macam tu dalam dunia moden ni? Kita tak mampu nak buat. Yang kedua, kita tak boleh buat sewenang-wenang macam tu. Kita kacau dalam negara dia. Okay. So itu contoh lah, itu contoh yang kita tak buat walaupun kita simpati. Ini kawan kita dah kita hantar bantuan di belakang sebagainya kan. Dalam kes Mindanao dulu, Moro dulu, kita banyak bantu. Aceh pun kita. Benda-benda yang kita doakan supaya umat Islam tidak ditindas. Di Bosnia dulu kan. Jadi Bosnia kita hantar tentera pengaman. Kita nampak macam ni penyelesaian dibuat melalui PBB sebagai contoh. Jadi melainkan apabila Iran diganggu. So Iran diganggu apabila Israel hantar serang bunuh pemimpin Hamas kan, Syahid siapa ni, yang bila dia pergi, dia bukan kata menyorok, tapi Iran protect dia di Iran, tapi dia dibunuh oleh drone lah kot, mungkin drone atau peluru pandu daripada Israel, dan Iran hantar serang balas. Itu kata berlaku beberapa hari tu konflik sana kan. So apabila Israel mulakan dulu. Jadi kalau lah Iran nak mulakan, pasal dia kuasa besar, dia kuasa tentera, kalau dia masuk campur, masuk ni orang gagah masuk kan. Ini orang memang kaki bertumbuk masuk ni, bukan masuk macam tu, dia masuk bergaduh lah. Jadi Iran tak mulakan macam tu. Dan saya kira yelah, kita naklah umat Islam bantu Gaza kan, tapi dari sudut sistem dunia hari ini, sistem negara hari ini, what we call sebagai Westphalian system, Westphalian state system, sistem Westphalia, sistem negara Westphalia, kita tak boleh buat macam tu, sewenang-wenang. Perkataan sewenang-wenang boleh buat, tapi tak boleh sewenang-wenangnya. Wallahualam. Prof, boleh baca tak tu Fina Hafika punya soalan tu? Adakah ilustrasi tu betul? Apa dia? Kita apa?
Dia Apa kata kah? Fina Fika tulis ni, ada satu berita, betul ke Iran akan berbincang di Malaysia untuk bincang pasal bersatunya umat Islam lah kot nak cakap. Wallah alam, saya tak tahu. Saya tak rasa kot pasal yang kadang sekarang ni Kan, mereka utamakan negara dia utamakan, dulu daripada betul. cuma kita harapkan Malaysia menjadi negara yang paling ke depan lah untuk menyelesaikan konflik ni. Kita tak Betul, naklah perang betul, berpanjangan pasal tak untung kita pun. betul, Jadi betul. kita harapkan kita main peranan di OIC, kita main peranan di PBB untuk bawa supaya perang serangan dihentikan. Tapi OIC pun tak banyak cakap lah, senyap berbanding dulu 20 tahun dulu saya rasa agak senyap sangat OIC ni. What do you think? Yelah, semua negara OIC tu negara-negara pimpinan yang kuat-kuat tu Saudi sebenarnya, yang memimpin OIC Saudi. Dan Saudi sendiri pun dia ada halangan dia sendirilah dengan Amerika macam mana kan. Semua orang tahulah kan. Jadi nak gunakan OIC melainkan negara-negara kecil ni, negara-negara Pakistan, Malaysia kan, Indonesia masuk campur ataupun main peranan kan. Sekarang ni Indonesia pun dah masuk board of peace, kita pun terkejut jugalah. Betul. Tapi gitulah, mereka dah itu tajuk itu lain lah pula. Itu tajuk lain lah pula. Agak sensitif juga tajuk tu. Jiran yang sebelah rumah aja ni, dia boleh dengar. Okay Prof, nak tanya satu soalan ni. Ada satu orang, saya dah terlupa nama dia. Dia tanya ni, apa pendapat Prof tentang apa akan akhirnya dari segi politik lah, geopolitik, apa akan jadi pada Trump ni? Sebab rakyat dia sendiri pun membuat bantahan besar-besaran, tak setuju dengan tindakan dia, dan ekonomi mereka pun sangat menurun. Rakyat mereka pun banyak yang sampai banyak ada daripada 50 bandar negeri dia tu, saya rasa hampir separuh ni hampir nak bankrupt dengan penagih dadah dan sangat teruk lah. So what do you think dari segi geopolitik, kesan dia, keadaan dia, apa akan berlaku? Sebab dengar cerita dia orang nak turunkan dia kan? Impeachment. We call it impeachment. Impeachment. So Congress, Senate boleh buat impeachment. Trump ada masalah peribadi yang besar apabila file Epstein keluar kan. So betul, dia ni ada dia sebagai pedophile kan. Jadi ini boleh menyebabkan Trump jatuh, dan tambah dengan kes-kes yang lain semua sekali. Kita harapkan dia jatuh lah. Kita harapkan dia jatuh, dia ditumbangkan supaya aman sikit dunia ni. Pasal orang gila ni dia tak aman dunia. Ada orang macam tu. Dia naik je fikir pasal perang kerja dia kan. Cuma satu benda yang kita kena ambil kira jugalah, Amerika ni antara negara pengeluar senjata terbesar di dunia. Okay? Dan perang ni sebenarnya, bila berlaku perang macam tu, semua negara Eropah dah boleh menambah bajet perang. Pasal masing-masing dia kena macam ni, bila dia dalam konsep dalam security study atau strategic study ni, kajian tentang tentera atau perang atau hubungan antarabangsa, kita ada bercakap soal deterrence. Deterrence ni maksudnya bila kita ada senjata yang banyak, orang takut nak serang kita. Bila kita tak ada senjata, orang berani serang kita. So ini yang berlaku. Ini yang berlaku di Iraq sebenarnya. Iraq ni apabila Iraq berhenti buat senjata besar dia, dan diserahkan, dia serang dia, lepas tu dia kena serang. Libya macam tu juga. So ada orang ada pandangan, dia kata kalau sebenarnya Barat ni dia nak kita tak ada senjata. Kalau kita ada senjata, dia tak berani juga. Ini berlaku pada Iran. Iran ni dia punya calculation untuk perang daripada zaman Obama lagi. Nak serang, nak perang, pasal Iran ni negara Iran dah nak berapa tahun, dah 40 tahun kena, Iran ni 40 tahun kena sanction ekonomi, kena buat sekatan ekonomi oleh dunia tau, oleh negara-negara Eropah. Saya tahun lepas saya pergi kat sana, because seminggu juga. Memang kita tengok negara dia, pembangunan negara dia macam kita tahu 70-an dulu. Sudut bangunannya, sudut keretanya, sudut fasilitinya. Cuba bayar pergi universiti, dia punya lab kat universiti tu, Sharifah, macam lab sekolah menengah kita. Dan dia orang mengajar pakai kapur. Saya pun pernah pergi sana. Saya pun pernah pergi ke Iran juga. Okay. So kalau tengok kereta Datsun kita yang dulu-dulu tu, semua banyak kat sana. Betul tak? Kereta macam Peugeot tahun 60-an. ya. Kereta Peugeot, kereta Datsun dulu-dulu. Saya pun terkejut. Dan sistem jalan raya dia, kalau kita sampai kat situ, masa saya pergi dulu, saya rasa macam saya masuk Twilight Zone balik kepada tahun 60-an, 70-an. Sangat mundur. Tapi herannya,
dari mana mereka membuat teknologi mereka untuk tentera dia, untuk senjata dia dan sebagainya. That is very macam camouflage lah. Tak nampak dia punya kecanggihan. Itu sangat hebat lah. Right. Yalah, dari sudut facility mungkin tak ada, tapi kecerdikan tu ada. Dan bahan tu. Masa saya pergi tu, there is one university, saya pergi tu, dia tengah nak patent kan what they call it nano needle. Nano needle ni dia akan boleh masuk untuk masuk apa semua sekali. Dia tak rasa masuk dalam pembuluh darah kita je. Needle, jarum tu. Untuk jahit bahagian dalaman semua sekali. So dia pattern kan, dia nak keluar di China. Pasal China dia market dia besar kan. So itu teknologi perubatan lah. So kind of engineering, medical engineering kan. So mereka itulah yang mereka buat hari ni. Lebih benda yang nampak fasiliti kurang, dasar pembangunan kurang, tapi otak mereka ada. Matematik, saya pergi satu bilik dekan fakulti ekonomi. Bilik itu tempat dia mengajar juga. Kenapa dia punya calculation dia tu penuh dekat kita panggil papan hitam kan. Kita tak ada dah papan hitam sekarang ni, zaman kita. Dulu kita ada whiteboard kan, pakai marker. Mereka pakai kapur, pakai papan hitam lagi. Zaman kita Sharifah kan. So mereka buat calculation macam tu. Kita nampak calculation dia punya calculation matematik mereka tu masa lagi guna kapur. Tapi kecerdikan mereka luar biasa. Mereka boleh bina teknologi persenjataan dan pelbagai lagi kan. Mungkin kereta mereka tak nak lah, itu kereta selagi boleh jalan okey lah kan, but they go for military technology, they go for medical technology. Betul. Okay. Dan ramai yang ahli tokoh-tokoh fizik ramai daripada Iran. Pakar-pakar perubatan pun datang dari Iran. Memang dia macam ni lah, Iran ni dia mewarisi daripada Empire Parsi dulu kan. Dan Empire Parsi kita ingat dalam Quran pun bincang tentang Parsi lawan Rom semua sekali kan. Mereka dah lama dah. Mereka adalah tamadun yang ribuan tahun. Okey, lagi satu soalan nak tanya. Apa pula sekarang ni peranan United Nations ni? Dah banyak kali cakap lah si setan tahu tu bersalah, si trompet ni pun salah, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Tapi macam sekadar cakap dan menjatuhkan hukum, tapi tak ada pengakhirannya. Masih macam tu juga. Dia United Nations ni dia ada dua kita panggil dua tempat utama. Okey, satu General Assembly. General Assembly semua negara duduk kat situ. Dan mereka buat resolusi. So apa-apa resolusi yang menyentuh tentang keselamatan antarabangsa atau keselamatan dunia, resolusi itu akan dihantar kepada satu lagi tempat. Kita panggil sebagai tempat yang panggil United Nations Security Council, Majlis Keselamatan United Nations atau Majlis Keselamatan Antarabangsa. Yang ni yang negara-negara kuasa veto, dan juga dia ada negara kuasa veto Amerika, China, kan? Apa lagi UK, France tak salah saya, 5 buah negara kuasa veto kat situ. Jadi termasuk Russia ya. So negara ini yang boleh untuk membatalkan, memvetokan resolusi yang dibawa oleh General Assembly. Okay, so kita hadapi sekarang ni di Majlis Keselamatan Antarabangsa bagus dah sebenarnya, perlu ada macam tu, tapi kuasa veto tu tak bagus. Okay. Ini kuasa veto kita warisi daripada Perang Dunia Kedua dulu. Negara yang menang perang dulu menjadi ada kuasa veto. Fungsi utamanya untuk ada balance of power masa tu. Tapi bila berlaku hegemoni ni, Amerika ada kuasa besar, so dia tak berlaku macam balance of power macam tu. Sehingga sudut hubungan antarabangsa. Jadi kita nampak banyak resolusi di peringkat antarabangsa. Kita bercakap tentang sebagai contoh isu Gaza, genocide di Gaza. Di peringkat General Assembly yang semua negara duduk situ tu, dah macam overwhelming, dah 140 buah negara lebih dah yang mahukan Israel diambil tindakan, dan memang dah diputuskan diambil tindakan di peringkat ICC pun, di ICJ pun, tapi tak boleh nak bawa pasal divetokan di Majlis Keselamatan Antarabangsa tu, di UNSC, International Security Council. Siapa above majlis tersebut? Tak ada di kuasa veto, dia boleh membatalkan. Dia paling atas. Cuma kita harapkan berlaku perubahan yang kita kena ingat yang United Nations ni mewarisi daripada dulu dipanggil League of Nations.
League of Nations gagal, hancur, kemudian tubuhnya United Nations. Dan saya, ya semua benda di atas dunia dia ada tempoh hayatnya kan. Dan kita harapkan United Nations juga akan berlaku perubahan. Di mana di sudut kuasa veto dihapuskan. Kita harap macam itulah. Ya. Jadi kalau tanya saya apa tindakan mereka hanya boleh boleh buat ini yang boleh buat keputusan, buat resolusi, tapi walaupun dibatalkan, tapi dia akan menjadi satu hansard, kalau kita parlimen kita hansard lah, satu yang direkodkan bahawa ini negara menyokong, ini negara yang menentang, sebagai contoh negara abstain. So saya kira itu dah satu ada sesuatu yang boleh dibuat, tapi kefungsian tu dipertikai sekarang lah. Tapi dia kalau menyentuh negara-negara yang macam negara Afrika, itu kita nampak kefungsian international tu, atau negara-negara yang lemah yang kecil kan, kita nampak kefungsian tu berlaku berlaku pasal benda ni selesai di Security Council. Betul. Tapi tak apalah, at least benda tu ada dalam rekod untuk akan datang kot pemimpin mungkin akan diguna, mungkin boleh dikeluarkan balik dan sebagainya. Kita tahu kan. Itulah. So kalau kita nak sentuh sikit file Epstein ni, Prof boleh komen tak? Saya tak baca sangat file Epstein ni pasal dia ada isu, dia lebih menyentuh kepada pemimpin besar kan, antarabangsa kan. Dan kita tengok memberi kesan lah kan, UK contohnya Prince Andrew dah dibuang prince-nya kan, bahkan telah ditangkap baru ni. So itu menarik juga apabila istana tak nak masuk campur kan, tak nak masuk campur apa yang dia menyentuh tentang undang-undang yang ni di barat macam itulah. Mereka ada hak yang mereka tak boleh nak masuk campur kalau dah ada undang-undang macam tu. Cuma di Amerika dia lain sikit kan. Kita nampak tak ada lagi yang kena kan. Tak ada lagi yang kena walaupun benda tu dah dibincangkan di peringkat dia ada peringkat Senate kot, bincang kot. Dia buat testimoni kan. Untuk bawa benda ni. Sebab tu mereka nak suruh Trump turun sebab benda tu lah. Sebab dia dah keluarkan file-file tu kan. Dan kita nampak memang saya rasa Trump amat takut. Hillary Clinton memang takut dah pasal nama dia disebut kan. Dan Bill Gates sebagainya tu, nama-nama yang disebut, dah ada gambar, ada video pula. Jadi saya kira ini memberi kesan kepada dunia sebenarnya, politik antarabangsa, bila orang melihat moral yang cukup luar biasa, pasal mereka dah pergi kepada kanak-kanak kan, pedophile semua sekali, ada berlakunya penculikan, bunuh sebagainya. Jadi betul, gitulah. Harapnya tak ada melibatkan Malaysia lah. Tak ada, saya tak nampak tak ada setakat. Kalau dia dah keluar dah. Betul, harapnya itulah. Tapi itulah, so akhir sekali, apakah nasihat Prof kepada rakyat Malaysia yang masih lagi bimbang tentang peperangan berlaku ni, dan kita nak kurangkan kebimbangan. Platform saya yang malam ini kita buat ialah untuk hashtag saya, biar tahu jangan panik. Jadi saya rasa alhamdulillah Prof punya penerangan cukup luas, semua orang dah dengar. Malam ni kita ada tadi maksimum 2,100 orang yang melihatnya. So mungkin Prof boleh meredakan kebimbangan masing-masing dengan memberikan rumusan tentang apa yang sedang berlaku sekarang ni, dan bagaimana untuk kurangkan kepanikan rakyat Malaysia tentang peperangan ni, sebab mereka takut macam-macam lah. Saya kata nak kena buat persiapan lah, nak kena buat, ada yang nak simpan beras lah untuk setahun dan sebagainya. So cuba kalau nak buat satu benda ni, kiamat tu pasti. Kiamat tu pasti. Ada kiamat kalau Pak Sharifah ni macam kata ada kiamat alam sekitar semua sekali kan, memang kiamat tu akan pasti. Jadi kita orang Islam ni kita yakin kiamat tu akan berlaku, akhir zaman tu memang akan berlaku, dan kita ada hadis akhir zaman kan. Cuma kita tak boleh lah panik pasal tu. Kita balik pada hadis Nabi, kalau kiamat berlaku esok kan, kalau kau nak tanam benih tu, tanam je. Sampai Rasulullah kata jangan panik lah, maksudnya dah tahu kiamat datang esok, kau tanam je, kena tanam benih tu. Maksudnya kita pasal apa nak Rasulullah betul kiamat tu, kita tak tahu bila, itu urusan Allah. Tapi kalau kita rasa macam nampak sangat dah kiamat nak berlaku ni, tapi Rasulullah kata kalau Rasulullah dah legakan, jangan panik, kalau kau nak tanam pokok walaupun esok kiamat kau tanam. So nak beritahu kepada kita ialah apabila
berlaku krisis konflik macam ni, kita balik kepada Allah SWT. Dia meredakan. Satu benda yang ada pada diri kita ada Tuhan kan. Dan kita ni tak akan panik kalau kita beriman pada Allah SWT. So preparation kita adalah preparation untuk mati ni. Mati esok pun tak apa kalau kita amalan kita alhamdulillah baik kan. So jadi berbalik kepada perang Iran dan Amerika Israel Iran ni, saya tak jangkakan kiamat akan berlaku sebab saja dalam masa terdekat ni. Tak pandangan saya dia, wallahualam kan. Kerana perang Iran ni, pasal tanda-tanda akhir zaman tu banyak lagi. Kita tengok tanda-tanda bukannya hanya hanya perang itu saja. Banyak lagi tanda. Balik kepada baca pada hadis sulfitan, hadis tentang akhir zaman, banyak lagi tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Salah satu tanda besar, perang yang besar di Timur Tengah. Tapi itu itu satu tanda. Tak semesti berlaku tanda tu terus berlaku kiamat. Tapi jadi janganlah sampai ada anak saya pun macam tu lah. Dia kata nak kiamat ni kan. Tak payah belajar lah, tak payah belajar universiti ada anak kiamat dia gelak kan. Tak, kita sebagai Islam kita melihat itu urusan Allah. Jadi kita harus bersedia dengan apa yang berlaku, tapi tak perlulah panik sampai nak catu makan ya, tak nak belajar. Berhenti belajar. Dulu pernah kat Malaysia dulu, ini geng-geng yang masuk gua ni. Dia kata kiamat dah nak hampir dah, jom masuk hutan kan. Masuk gua kita beribadat saja. Jadi konteks tu mereka dah salah tafsirkan makna ibadat. Betul ibadat ni tak betul. Ibadat ni tak semesti duduk semayang saja, zikir saja, kerja pun ibadat kan. Macam ni pun kalau niat kita bagus, ini satu ibadat, memberi penerangan kepada orang supaya jangan panik. Tahu tentang apa. Jadi kita ni sering menjadi musuh apabila kita bermusuh benda yang kita tak tahu. Kita bermusuh dengan benda kita tak tahu. Jadi bila kita tahu ni rupanya tak macam tu. Tu. So harap pada malam ni tak adalah sampai lepas ni menambahkan lagi panik, pergi beli beras macam nak COVID dulu kan, semua beli takut berlaku kan. Kita pernah hadapi macam tu. Wallahualam. Cuma okeylah, mungkin kita fikir dari segi kiamat tu memang macam Prof cakap, memang kita tahu tanda-tanda tu banyak lagi. Cuma memang kalau perang Teluk ni memang kita dah tahu itu salah satunya. Cuma mungkin Prof boleh bagi advice dari segi apa possibility yang boleh berlaku kalau perang ini berlanjutan. Dari segi kesan ekonomi, dari segi kesan inflasi, dari segi kesan impak kepada mungkin food security kat Malaysia dan lain-lain lah macam saya cakap dia semua tu. Apa possibility yang mungkin kita boleh alert sikit lah? Baik, semua perang memberi kesan kepada ekonomi dan juga kestabilan politik. Dia perang ni dia berantai. Dia bila dah berlaku dia akan boleh bergerak di tempat lain. Ini berlaku dulu perang dunia pun berlaku macam tu, hanya bermula di Eropah kemudian melarat sampai ke seluruh dunia. Ada berlaku penjajahan dan sebagainya kan. Jadi bagi saya perang di Teluk ni memang kalau berlanjutan, saya kira akan berlanjutan sikit lah, bukannya habis esok dua, tidak lah. Saya rasa bila Iran tak nak terima ceasefire tu, maknanya dia masih lagi dalam mood untuk teruskan sehingga saya kata ada attrition war kan, perang sampai habis peluru. So dan ini sebenarnya memberi satu benda yang actually dia sudut lain ya. Kalau benda ni kalau Amerika kalah attrition war, perang yang habis senjata, habis peluru ni, kalau Amerika kalah, dia akan menekan landscape politik antarabangsa tau, politik dunia. Amerika tidak lihat sebagai kuasa besar lagi. Kau kalah perang kan? Yang selama ni Amerika tak pernah kalah. Dia walaupun dia tak dapat menguasai Afghanistan sebagai contoh kan, tapi dia masih lagi terkenal sebagai negara superpower dari sudut ketenteraan. Tapi kalau dia tak mau dikalah kali ni, dia berundur, ini memberi kesan besar kepada image superpower dia. So dia akan menukar landscape politik antarabangsa. Itu satu. Jadi bagi saya memang akan berlaku perubahan landscape politik antarabangsa akibat perang ni, especially kalau Iran kalah, kalau Amerika kalah. Yang kedua, kalau perang ni berlanjutan memang akan memberi kesan kepada ekonomi. Harga inflasi akan naik.
dalam sejarah perang dunia kedua contohnya berlakunya the great perang dunia pertama berlaku pada the Great Depression kan. Depression maksud tak ada kerja, tak ada apa, semua sekedar fenomena di Amerika, di Eropah. Kita tak ada rasa sangat pasal kita nelayan, kita nelayan ni tak ada isu petani ke, dia tak ada isu tu sangat, tak ada isu inflation sangat pasal yelah ada sikit lah, tapi tak ada orang bergantung harap kepada benda luar, benda sumber daripada luar kan. Kita orang dulu kita ni kalau tak ada ikan kita pergi ke laut sebagai contohnya, padi kita tanam. Tapi dia macam tu dah tak ada dah, dia dah semua orang bergantung pada makanan. Kita macam kata ekspor makanan, import makanan kan. Jadi food security memang akan beri kesan. Harga inflation, bila inflation ni maknanya inflation dia barang akan jadi mahal. Dan mungkin bila tenaga tak ada, mungkin kilang akan ditutup. Pekerjaan tak ada. Itu kemungkinan boleh berlaku kalau perang berpanjangan. Tapi saya tak jangkalah sampai seteruk itu berlaku di Malaysia. Dulu kita pernah berlaku zaman recession dulu. Lepas inflation berlaku recession. Dia punya dalam ekonomi dia ada 3 kan. Inflation, recession dan depression kan. So berlaku recession maksudnya tak ada pekerjaan. Jadi kalau tak ada pekerjaan ni mungkin juga berlaku kalau inflation terlalu tinggi sangat sampailah terpaksa tutup industri kan, menyebabkan orang tak ada kerja ataupun orang terpaksa diberhentikan kerja kerana kos terlalu tinggi. Tak setimpal nak berniaga kalau kos terlalu tinggi. Mungkin akan berlaku, tapi buat masa ni saya tak nampaklah kesan tu merebak ke Malaysia secepat itu. Secepat maksudnya ini 2 bulan lagi akan berlaku lah macam tu. Tak ada, saya tak nampak macam tu. I think semua negara dia ada isu dia ada soal food security dia jaga juga. Kita ada simpan makanan, kita ada simpan bekalan-bekalan. Pasal semua tu preparation perlu, memang semua negara ada. Dia tak ada bila berlaku perang barulah nak simpan makanan, tidak. Kita ada. Food security memang salah satu aset, maksudnya dari sudut negara ni salah satu benda yang menjadi perhatian mereka. Wallahu alam. Saya rasa itu saja untuk malam ni. Last satu soalan lagi. Ramai juga yang bertanya tentang kebimbangan nak travel ke mana-mana. So saya banyak kali juga cakap dengan diorang lah. So apa nasihat Prof buat masa sekarang ni? Kita tahu airline banyak yang dah disekat dulu buat masa ni. So what do you advise untuk yang nak pergi umrah ke ataupun nak travel ke mana-mana, especially kawasan Europe ataupun Northern Hemisphere sana lah. Mungkin Prof saya pandangan nasihat saya tangguhkan dulu. Pasal kita tak pasti, pasal banyak flight ni melalui, sekarang ni flight dah banyak tutup, dah tak pergi melalui Dubai kan, ataupun melalui negara-negara teluk kan. Jadi even kalau ke umrah pun saya rasa banyak, saya rasa travel agent pun dah bagi nasihat kot. Pasal ada yang stranded kan. Kena nak travel ke negara-negara sekitar lah kot. Boleh nak travel yang mana rasa suka travel kan. Negara Selatan. Why not negara Selatan? Why not China pun okey kan. China okey, Thailand okey kan. Even kalau nak pergi ke Australia pun okey. Saya tak nak. Tapi kalau sebelah sana, sebelah Europe, Northern Hemisphere kan, mungkin tak perlulah tu tangguhkan dulu lah, tuasa dulu lah. Bagaimana rasanya potensi untuk pergi haji tahun ni? Rasanya benda ni dah berakhir ke ataupun mungkin haji juga mungkin tak boleh pergi juga? Nah, dulu banyak tahu haji tak dapat pergi dulu kan, bila berlaku perang di Timur Tengah dulu. Tu cerita dalam sejarah lah. Banyak tahu juga. So tak mustahil benda tu. Satu mungkin Saudi menutup kan, kalau airport dia ada masalah ya, dia nak uruskan orang haji semua sekali. Jadi itu atas dasar mereka lah. Dan kalau mereka benarkan boleh pergilah. Kalau mereka kata okey kita buka, alhamdulillah boleh pergi. Tapi kalau mereka tutup, macam mana kan? Ada potensi jangka untuk tutup tu mungkin ada, tak dapat dinafikan kalau perang berpanjangan. Pasal kita ni lepas ni dah musim haji dah masuk bulan-bulan haji dah. Jadi kalau perang berlanjutan sampai 3-4 bulan, mungkin haji tak dapat dibuat tahun ni. Tak mustahil. Jadi gitu, haji ni man istata'a minkum kan, benda yang kalau kamu mampu. Kalau jadi duit je salah satu peluang nak pergi. Kalau berlaku perang pun benda tu kita tak mampu dalam kategori kita tak mampu. Jadi kita hilang kewajipan tu.
Baik. Itulah. Okey Prof, terima kasih banyak atas penjelasan yang cukup baik. Okey followers, awak boleh tengok nama Prof Afandi Saleh. Tolong follow Prof, itu dia punya platform. Tolong follow dan awak boleh ikuti perkembangan dia. Okey, yang siapa-siapa yang follow saya ataupun follow Prof boleh follow saya kalau tak pernah. Tapi follow saya ni yang ada sekarang ni, ada 1,000 lebih sekarang ni. Tolong follow Prof, boleh ikuti perkembangan kisah-kisah dia, pergi ke Sumut dan sebagainya. Prof, pergi tak apply kali ketiga ni? Yang semua yang baru pergi tak? Tak kot, saya bagi peluang kat Sharifah lah pergi. Saya dah 2 kali dah, saya rasa kalau pergi kali ketiga ni, ini pergi tak balik ni. Hai, jangan. Jangan. Okey, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas ilmu malam ni. Okey. Terima kasih Prof. InsyaAllah jangan segan untuk kalau saya jemput lagi di masa akan datang. So, terima kasih semua yang follow. Terima kasih semua yang bagi gift. Saya pun seronok macam ni. Siapa yang miss, yang masuk lambat perkongsian Prof Afandi ini, boleh masuk ke YT saya, Kiamat Iklim. Video ni akan di-download dan besok pagi admin saya akan naikkan. Ini saya nampak ni, Rohana dah tulis YT saya, Kiamat Iklim aja. Boleh tengok rakaman ini di sana dan Prof pun boleh share kalau sesiapa nak dekat YT saya. Okay? YT tu you... tahu. Baik. You apa tu? Apa Prof nak cakap lagi? YouTube. Terima kasih. Tak boleh sebut penuh. YouTube. YouTube. YouTube, right. Boleh lah, saya pun dah nak, dulu saya berhenti lama TikTok ni. Dalam dah sebulan lebih saya berhenti. So saya nak mulakan balik lebih bagus bila isu perang dah mula ni. Jadi sudi-sudi kalah follow TikTok saya, Prof Afandi Saleh. Ya, terima kasih banyak. Itulah. Baik. Okey, semua orang, terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Semoga amalan kita semua diterima. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Prof boleh klik kalau Prof nak keluar. Saya nak wrap up je kat sini. Okey, kejap. Okey. Prof boleh end live je. Prof end live dekat atas tu ada macam on off button tu kan. End live kat situ. Dekat atas. Itu pause. Itu pause. Awak kena tekan Prof kena tekan end. Tekan you dekat atas end live tu yang ada on off button tu. Tekan itu je. Kat atas sekali. Atas sekali. Dekat atas penjuru kanan. Atas penjuru kanan ada on off button tu yang macam on off button. Nampak tak? Atas sekali. Tak apa. Prof off telefon je, dia dah off dah. Off telefon je. Okey. Betapa saya ni masa lagi ada digital tak masuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Ada lagi? Ada lagi, itulah. Saya cari lah. Tak apa. You tutup phone je pun tak apa. Okey. Itu masih pause lagi Pak. Masih ada lagi. Dia dengar suara lagi ni. Masih dengar. Mana saya jumpa dia ada tanda pakah kat sini, bila saya tekan tak ada. Bukan. Dia ada tanda macam ni Prof. Dia ada tanda macam ni. Dekat atas sekali. Dekat atas phone you sebelah kanan. Yang ada on off button. Macam kita nak on off button kita tu. Tekan tu saja. Nanti dia keluar. End live. Tak ada pula saya ni. Dekat penjuru kanan atas. Penjuru kanan atas. Atas sekali. Tak ada. Itu pause Prof. Prof, macam ni. You off you punya telefon. You matikan you punya telefon. Nanti you keluar terus. Matikan terus. Offkan terus. Okay. Ataupun restart telefon pun boleh. Masih ada lagi tu Prof. Saya boleh dengar lagi. Macam itulah saya mula-mula dulu. Saya dah ingat ayah saya dah ni. Okay. Prof masih ada. Tak apalah. Sekejap lagi saya. Okay you all.
So terima kasih banyak. Tolong klik sikit lagi, kita nak, saya nak capai 500,000 tapi awak dapat masih 244. Boleh klikkan sampai 250,000 sebelum kita berakhir. Jadi terima kasih banyak-banyak semua yang mengetuk, semua yang bagi gift. Terima kasih banyak. InsyaAllah ini starting kita akan mula ada podcast. Kita akan dari semasa ni dah dekat dengan 500,000 follower saya kan. Saya kata saya nak buat macam-macam. Prof dah berjaya keluar. Okay. Baik. Jadi saya harap malam ni you all semua dah dapat satu perkongsian, dah rasa lega, okay, dah tak perlu risau. Okay, sebab tu saya kata tak perlu buat preparation untuk setahun dan sebagainya. Kan saya kata kalau you nak buat food preparation awak boleh buat dari segi macam 3. First in, first out. FIFO. Okay, first in, first out. Dalam 3 pack beras. Okay, tapi tengoklah kalau keluarga you ramai, mungkin 5 pack beras. Pakai satu masuk satu, pakai satu masuk satu, susun dia. Okay, itu boleh. Itu dibiasakan supaya akan datang kalau jadi betul-betul apa-apa kemungkinan, kita dah terbiasa dengan kita punya ration sendiri. Basic lah macam Pakcik kata, beras, tepung, okay, makanan dalam tin dan juga minyak masak, itulah basic. Okay. So apa-apa kita pantau macam Prof kata tadi, benda ni mungkin berlanjutan, tak ada akan berlaku, dah akan stop dalam masa sehari dua. Orang besar bergaduh kan, okay, gajah dengan gajah, kancil akan jadi mangsa. Jadi kita bersiap siaga saja, cuma tak perlu panik. Alright. Dan macam ramai yang juga cakap, oh ni tanda akhir zaman ni, nak kiamat ni sebab dah berlaku perang teluk ni. Tak sampai situ macam Prof cakap tadi. Jadi jangan risau benda-benda yang macam tu. Saya sebenarnya dapat banyak sangat soalan. Sebab tu saya duduk tengok sini, tengok kat soalan, saya ada iPad kat sini, saya tengok soalan-soalan. Jadi tak perlu risaulah, tanya-tanya soalan. Ada yang soalan-soalan lain yang saya tak sempat baca tu sebab saya nak bagi laluan kepada Prof untuk bercakap. Sebab itu yang paling penting, ala dia punya info. Okay, durian gaduh dengan durian, timun penyek habis. Okay. So, saya harap benda ni dah clear dan mungkin selepas ni saya akan jemput speaker-speaker lain untuk saya cuba nak dapat Ustaz Auni tau. Okay. Tapi susah nak dapat. Sesiapa yang ada kontak dengan Ustaz Auni, tolong bagi maklumat saya. Okay. Tolong PM saya dan bagikan maklumat dia. Yang kita boleh berinteraksi terus. Sebab saya PM dia, tak ada jawapan sebab ialah. Sama juga, saya pun beribu orang yang tulis macam-macam. So, saya tak sempat baca. Admin saya pun, dia kalau ada masa baru dia tengok hari ni punya. Yang lepas-lepas dia tak sempat nak tengok. Okay. So, siapa-siapa yang ada, antaranya ataupun Datuk Dr. Rofa, Ustaz Auni, saya nak cuba ajak dia orang masuk. Okay. Nampak tadi YouTube saya ni, Kami Iklim, siapa-siapa yang miss ceramah ni tadi, awak boleh pergi dan saya minta boleh tak yang ni tadi dah 2,000 lebih orang masuk. Yang baki ni tolong pergi. Kalau Ustaz Auni mau 3 jam, tak apa. Janji dapat. Kita nak share ilmu. Okay. Pakar dalam kupas hal begini. Ya betul OJ. So kita nak dapatkan dia ni. Saya dah ada PM tapi tak berjawab. So mungkin dia dengan saya sama je. Kita tak sempat nak baca. Kalau admin sempat tengok, mungkin dah tenggelam banyak sangat. Setiap kali kita habis kelas, mesti banyak orang yang akan komen. Okay, jadi benda tu tenggelam. Yang saya punya message pun tenggelam. Jadi kita harap siapa yang ada hubungan direct dengan dia, awak boleh hubungi saya ataupun bagi tahu macam mana cara atau setkan kami boleh bercakap. Ana rakaman ada, siapa yang miss malam ni pergi kat YouTube saya, itu yang saya tengah pinkan tu, Acik Ani tulis tu. Dan tolong share, okay? Tolong share. Ustaz Ibnu Rizal, kalau ada kontak boleh bagi saja. Saya okey je sebab kita nak sharekan ilmu ni. Ini topik yang sedang hangat di pasaran. Kalau sesiapa yang ada, saya boleh buat live tiap-tiap malam pun boleh. Dengan syarat kita nak bagi ilmu yang berkesan kepada rakyat supaya tak panik. Okey? So dapatkan supaya kami boleh berinteraksi. Okey, boleh tak yang 929 orang yang masih ada ni, tolong pergi ke saya punya YT saya Kami Iklim, tolong subscribe di situ. Dan awak boleh sharekan semua rakaman yang kita ada kepada sesiapa saja yang miss. Tajuk kita malam ni ialah impak kesan perang US-Iran kepada Malaysia dan apa yang kita perlu buat. So awak semua dah dapat jawapan dia. Okay. Boleh tak cukupkan 300? Sikit lagi. Saya tahu tadi ramai yang leka, tak ketuk-ketuk, ramai yang termenganga sikit. Okay, selepas ni kalau ada rezeki, tolong pergi dekat beg kuning saya nanti dapatkan clicker ni. Supaya awak klipkan saja dekat phone.
macam ni, dia akan ketukkan untuk awak, jadi awak tak perlu mengetuk. Okay, cari modal sikit sebab kebanyakan influencer ni kita perlukan awak punya like untuk meningkatkan algoritma supaya lebih ramai akan sedar yang kita sedang bersiaran. Okay, itu yang sangat penting, kita nak sebarkan ilmu. Alright, so itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak, harap you all semua suka, dan jangan lupa 900 lebih ni tolong pergi kat YT saya, Kiamat Iklim, saya pinkan lagi sekali, subscribe di situ, dan siapa yang miss besok boleh tengok, insyaAllah besok pagi admin saya akan upkan video ni di sana. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur dan selamat berpuasa. Bye semua orang. Jangan lupa baca Al-Kahfi, Al-Mulk, Surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10, dan juga buatlah solat witir sekali. Tapi siapa-siapa yang dah pergi tarawih tadi dah buat witir, okey dah tu. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.